Chin Sisi, isteri Ye Chen. Ye Chen, menantu keluarga Chin. Siapa benarkan awak duduk dan makan? Berdiri pun tidak dibenarkan. Ambil mangkuk nasi awak dan pergi dari sini. Awak menjijikkan saya hanya dengan melihat awak. Sisi, Chin Yanran, anak perempuan luar nikah keluarga Chin. Ye Chen sudah 3 tahun berada dalam keluarga Chin. Awak selalu layan dia macam ni. Bukankah itu agak keterlaluan? Chin Yanran, ibu Chin Sisi. Kamu hanyalah anak luar nikah tanpa status. Adakah kamu berhak untuk bercakap di sini? Jika bukan kerana waktu itu, sebelum orang tua itu meninggal, mengatakan bahawa Ye Chen boleh membawa kemakmuran kepada keluarga Chin. Sampah seperti dia layak memasuki gerbang keluarga Chin kita. Apa? Awak kasihan padanya? Di sana. Masih ada tempat duduk di sana. Pergi makan dengan orang yang tidak berguna itu. Bersama. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Jangan pedulikan. Marshall Lee. 3 tahun. Saya akhirnya menemui awak. Tidak, saya bukan lagi Marshall Lee. Ling Shuang, 4 jeneral besar kuil malaikat. Tidak, Marshall Lee. 3 tahun lalu, awak memimpin kami untuk menangkis 1 juta penceroboh musuh di wilayah utara. Di hati kami semua asker. Awak akan sentiasa menjadi dewa perang kerajaan naga yang tiada tandingan. Jutaan tentera kami di wilayah utara masih menunggu awak kembali. Sempadan selamat, sudah tiba masanya untuk saya berehat. Sekarang, saya cuma nak tahu kebenaran tentang pembunuhan beramai-ramai keluarga saya 10 tahun lalu dan membalas budi Chin Sisi kerana menyelamatkan nyawa saya waktu itu. Bangun. Bangun cepat. Bangun. Awak yang selamatkan saya. Dia ada di sana, cepatlah. Saya akan kembali mencari awak. Cuma saya tak tahu kenapa. Dia macam tak ingat saya. Orang bawahan awak bersedia untuk tinggal di Yaochen, untuk terus mengikuti Marshall Lee, untuk berkhidmat kepada awak seperti anjing atau kuda. Bagus, saya di Yaochen dan saya memang perlukan wakil yang boleh dipercayai. Esok, awak pergi bekerja di Hanhai Group. Hanhai Group, Yaochen punya itu, kumpulan teratas nombor 1. Adakah itu harta awak? Ini cuma langkah rawat yang saya buat. Selepas tiba di Hanhai Group, awak boleh gunakan semua sumber Hanhai Group untuk menyiasat pembunuhan beramai-ramai keluarga saya 10 tahun lalu. Siapa sebenarnya yang terlibat? Orang bawahan ini faham. C.E. Huang, C.E. Lee, kerjasama keluarga Chin kita dengan Hanhai Group. Saya serahkan kepada awak berdua. Bukan apa-apa. Tapi malam ni, kamu mesti temankan kami baik-baik. Hentikan. Pulanglah bersama saya. Ye Chen, lepaskan saya. Kenapa awak perlu pedulikan saya? Kerana saya suami awak. Suami. Kamu dah kahwin 3 tahun, tapi tak pernah tidur bersama. Suami. Sungguh kelakar. Ye Chen, kamu hanyalah menantu tumpangan keluarga Chin. Kamu tak ada hak bersuara di sini. Keluar. Ye Chen, kenapa awak ada di sini? Kit Chin, tepat pada masanya. Mari minum. Saya minta maaf, saya tidak minum. Sisi, awak panggil saya ke sini. Bukankah awak kata kita akan bincang perniagaan? Chin Yanran, urusan perniagaan ada di sini. Cepat pergi temankan mereka. Ayo, minumlah. Ayo. Awak cari mati ke? Berani kamu pukul saya? Si tak guna. Saya pukul awak. Ye Chen berhenti di situ. Isteri pulanglah bersama saya. Awak masih mahu pulang ke rumah? Minta maaf kepada pengarah Wang segera. Jika pengarah Wang tidak maafkan awak hari ini, awak keluar dari keluarga Chin. Awak nak saya minta maaf pada bajingan ni? Saya minta maaf pada awak. Awak berani terima? Si tak guna. Kamu tunggu saja. Kit Chin, kerjasama kami dengan kumpulan Hanhai. Kami tidak dapat membantu anda. Anda perlu mencari orang lain. Pengarah Wang, Pengarah Lee. Biar saya jelaskan. Ye Chen,
Awak musnahkan perniagaan keluarga Chin. Saya mahu bercerai. Terima kasih tadi. Tak apa. Mereka sendiri yang cari pasal. Tetapi, awak dah sakitkan hati dua orang tu. Rosakkan urusan Sisi. Dia tidak akan lepaskan awak. Tak apa. Kerjasama dengan Hanhai Group. Saya ada cara untuk selesaikannya. Selagi Sisi mahukannya, saya pasti akan bantu dia dapatkannya. Saya sungguh cemburu dengan Sisi. Mempunyai suami yang baik seperti awak. Kamu tidak berguna. Anda sebenarnya menjadikan bos Wang dan bos Lee tersinggung. Adakah kamu cuba memberontak? Keluarga cinta. Boleh Sisi dan Yan Ran keluar menemani minum. Tak boleh hidup ke? Apa yang diketahui oleh menantu lelaki yang tinggal serumah, bos Wang dan bos Lee. Mereka semua boleh bercakap dengan Hanhai Group. Bos besar yang boleh bercakap. Keluarga Chin kita boleh bekerjasama dengan Hanhai Group. Kekuatan itu pasti boleh meningkat ke tahap baharu. Sekarang baguslah. Tetapi kamu telah menyinggung perasaan mereka semua. Kamu tidak berguna. Gagal dalam segala hal. Saya akan pukul kamu sampai mati. Susah ke nak bekerjasama dengan Hanhai Group? Pergi saja bercakap terus dengan mereka. Ya Chin, apa yang awak cakapkan? Dengan kuasa keluarga Chin saya Dia Ocheng, Hanhai Group tidak akan pandang kita pun. Awak masih mahu terus cari mereka untuk kerjasama. Ini semua salah kamu yang tidak berguna. Jika bukan kerana mengahwini kamu yang tidak berguna, Sisi kita sudah lama boleh berkahwin dengan keluarga Shen sejak dahulu. Di bawah perkahwinan kedua keluarga, bolehkah keluarga Chin kita jatuh ke keadaan seperti ini? Mungkinkah kekayaan besar keluarga Chin semua diperoleh dengan menjual anak perempuan? Ya Chin, jangan cakap kata-kata sinis di sini. Bagaimana kalau begini? Awak pergi dan rundingkan kerjasama dengan Hanhai Group. Jika awak berjaya, awak kekal dalam keluarga Chin. Jika awak tidak berjaya, maka awak ceraikan saya dan keluar dari keluarga Chin. Bagaimana mungkin? Sisi, jangan susahkan dia. Baiklah, setuju. Jangan risau, saya boleh uruskannya. Marshal Yi, awak mencari saya. Esok pagi, sediakan salinan kontrak perniagaan Hanhai Group untuk saya. Untuk saya, ya Tuan. Tuan Muda Shen. Shen Jing, Tuan Muda keluarga Shen. Sekarang awak sudah pulang dari luar negara. Awak tidak akan pergi lagi kan? Ayah saya berhasrat untuk saya mewarisi perniagaan keluarga. Mak Kek, jangan risau. Saya akan uruskan penandatanganan kontrak dengan Hanhai Group. Saya sudah suruh orang uruskan. Kamu tidak berguna. Bukankah kamu akan pergi ke Hanhai Group untuk membincangkan kerjasama? Menilai dari rupanya, kamu tidak diusirkan. Kenapa awak semua begitu yakin yang saya tak dapat kontrak tu? Hanya kamu. Ini ialah kontrak perniagaan Hanhai Group. Kamu hanyalah menantu lelaki yang menumpang. Bagaimana itu mungkin? Ini sebenarnya benar-benar kontrak Hanhai Group. Sekarang, bolehkah saya tinggal dalam keluarga Chin? Kekal dalam keluarga Chin? Apa yang awak mimpikan? Kalau bukan kerana Tuan Muda Shen membuka jalan terlebih dahulu, bagaimana awak yang tidak berguna boleh dapat kontrak? Kontrak perniagaan kumpulan Hanhai. Orang saya belum mula uruskan lagi. Macam mana dia dapat kontrak Hanhai Group? Namun, hanya bergantung pada Ye Chen yang tak berguna ini. Mustahil untuk mendapatkannya. Tidak mengapa. Tidak kira siapa yang dapat kontrak itu. Semuanya adalah perkara yang baik. Memang benar ada masih perbezaan besar antara manusia. Kalau bukan kerana kualiti tinggi Tuan Muda Shen kita dan tidak mahu bergaduh dengan awak. Kalau tidak, Ibu, Shen Jing beritahu saya hari ini bahawa jika kita hanya halau Ye Chen keluar begini, orang akan kata kita sombong. Keluarga Shen mementingkan maruah. Jadi mereka mungkin tidak boleh melakukannya begitu. Peluang untuk bergantung pada cabang tinggi keluarga Shen tidak boleh dilepaskan. Jika menyerangnya dengan keras tidak berhasil, maka kita perlu menggunakan beberapa helah. Keesokan harinya, Ya Chen, lihatlah kekacauan yang kamu buat. Apa yang berlaku? Ini semuanya hilang oleh saya dan ibu saya sebelum ini. Saya tidak sangka awak telah mencurinya.
Setelah berjaga-jaga terhadap segala-galanya, suka untuk berjaga-jaga terhadap pencuri dalam keluarga. Dalam hal ini, adakah ada salah faham? Adakah tempat kamu untuk bercakap di sini? Nak lagi jenayah? Alasan apa yang awak perlukan? Sejak Shen Jing datang, awak memang tak sabar. Nak halau saya pergi. Apa yang kamu cakapkan? Bukti semuanya ada di sini. Awak panggil ini bukti. Kalau begitu, apa lagi yang boleh saya katakan? Ini semua dari bilik awak yang ditemui. Ya, Chen. Awak masih cuba berhujah. Nampaknya saya terlalu menilai awak. Cerai. Kita mesti bercerai esok. Memandangkan keadaan sudah begini, tiada gunanya lagi mengekalkan perkahwinan ini. Tak ada gunanya. Kita boleh bercerai, tapi saya harap awak tak menyesal. Siapa yang peduli dengan orang tidak berguna seperti awak? Pergi dari sini. Bagaimana hal yang saya minta awak siasat? Buat masa ini, kami belum menemui musuh keluarga lagi. Tetapi saya mendapati bahawa pada hari kamu diselamatkan, Chin Sisi tidak masuk ke dalam air sama sekali. Dia kebetulan lalu sahaja. Jadi, Chin Sisi bukan orang yang saya cari sama sekali. Bangun. Kalau bukan Chin Sisi yang selamatkan saya, jadi siapa orang itu waktu itu? Siapa sebenarnya? Awak pergi cari tahu untuk saya sekarang. Siapa lagi yang ada waktu itu? Ya. Pintu Jabatan Hal Ehwal Awam. Tuan Muda Shen. Maaf membuat awak menunggu. Selagi perkara itu diuruskan dengan baik. Ini semua kerana orang tidak berguna ini. Jika bukan kerana kelambatannya, bagaimana mungkin kita, pintu masuk Jabatan Pendaftaran Negara, menunggunya begitu lama? Lupakan saja. Kenapa susah-susah berdebat dengan orang tak berguna? Saya masih perlu berterima kasih kepada awak. Setelah bersama Chin Sisi bertahun-tahun, dia masih dara. Saya tak nak perempuan jalang macam dia. Ya, Chin. Saya rasa awak lupa. Apa status awak? Berhenti. Jika kamu berani menyentuh saya hari ini, saya akan menghapuskan seluruh keluarga kamu. Siapa awak sebenarnya? Berani awak campur tangan dalam urusan keluarga Chin? Saya rasa awak sudah bosan hidup. Dia adalah CEO Hanhai Group yang baru dilantik. CEO Uling. Awak ini ke tepi. CEO Yi, perkara yang kamu minta saya lakukan telah selesai. CEO Yi, jom pergi. Dia masih boleh menjadi Cheo. Itu kelakar. Saya rasa dia hanya gigolo. Saya tidak sangka Ye Chen yang tidak berguna ini mempunyai CEO Uling dari kumpulan Hanhai datang dan berlakon bersamanya. Tidak mengapa. Orang tak berguna tetap orang tak berguna. Jadi apa kalau dia sudah tidur dengan CEO Uling? Dia cuma mainan. Masali, saya telah mendapati, pada masa itu, orang yang menyelamatkan kamu dari air, memang anak perempuan keluarga Chin. Tetapi, ia adalah itu, anak luar nikah yang tidak disukai, Chin Yang Ran. Sebenarnya dia, pada masa itu dia sedang menyelamatkan seseorang, dan dipanggil ke tepi oleh Tuan Chin, dan dimarahi. Bagi Sisi, dia kebetulan berada berdekatan. Di manakah Chin Yang Ran sekarang? Dia, Kit Chin, hanya dihantar oleh keluarga Chin untuk membincangkan perniagaan. Pihak lain adalah bos kumpulan Huki, Wang Shi. Wang Shi ini, kehidupan pribadinya sangat kacau. Bawa saya ke sana. Kenapa kepala saya pening? Si Kuang, saya sudah minum wine itu. Sekarang bolehkah kita berbincang tentang kerjasama? Si Kuang, sila hormati diri awak. Keluarga Chin sudah bersetuju untuk menyerahkan anda kepada saya. Mengapa anda berpura-pura suci di sini? Apa? Awak letak sesuatu dalam wine. Hentikan. Anda lagi merosakkan masa gembira saya. Beraninya anda memukul saya. Anda
Anda ialah CEO kumpulan Han Hai, CEO Guling. Mengenai hal hari ini, jika satu perkataan pun bocor, keluarga wang kamu boleh hilang sepenuhnya dari Yao Cheng. Baiklah, saya faham. Saya faham. Saya kena cepat paksa racun keluar. The film was translated and narrated by M Media. Awak selamatkan saya. Saya kebetulan lalu di sini. Saya tak tahan dia membuli orang lain. Terima kasih. Di mana ini? Ini tempat saya tinggal. Bagaimana awak boleh tinggal di rumah yang begitu cantik? Ya Jin, siapa sebenarnya awak? Jangan salah faham. Ini rumah rakan seperjuangan. Saya jumpa masa berperang di wilayah utara. Dia tak boleh balik sekarang. Jadi dia benarkan saya tinggal sini sementara. Saya faham. Jika awak benar-benar sekaya itu, awak tidak akan dihina dalam keluarga Jin selama 3 tahun. Badan awak belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau tinggal sini malam ni? Tetapi, rumah saya sangat besar. Tak ada masalah 2 orang tinggal sini. Sekarang setelah awak dibuang dari keluarga Jin, apa yang akan awak lakukan? Saya masih ada sedikit wang simpanan sendiri. Jika awak memerlukannya, saya boleh pinjamkan kepada awak dahulu. Tak apa. Saya dah mula cari kerja. Baguslah. Dulu dalam keluarga Chin, awak seorang saja yang bersuara untuk saya. Saya sentiasa berhutang terima kasih pada awak. Bukan apa-apa. Seorang menantu tinggal dalam keluarga Chin, seorang lagi anak luar nikah keluarga Chin. Bercakap tentang itu, kita berdua juga dianggap sebagai senasib sepenanggungan. Awak, kenapa awak tak tinggalkan keluarga Chin waktu itu, pergi cari saudara mara ibu awak? Mungkin awak pasti akan hidup lebih baik daripada sekarang, kerana saya sedang menunggu seseorang. Mereka semua kata dia sudah mati. Tetapi saya tidak percaya. Tunggu seseorang. Dulu tuan muda keluarga Li Yao Cheng, Ya Chen, bercakap tentang itu. Awak berdua nampaknya mempunyai nama yang sama. Dia selamatkan saya semasa saya kecil. Dia malah berkata dia akan mengahwini saya apabila kami dewasa. Cuma sayang sekali, saya tidak pernah melihatnya lagi selepas itu. Mungkin dia sudah melupakannya. Saya tidak sangka Yan Ran sebenarnya gadis yang saya selamatkan semasa kecil. Yan Ran sebenarnya saya. Masa Li, Sheng Jing akan mengadakan jamuan dan dia malah menghantar jemputan kepada kumpulan Han Hai. Apa yang patut kita lakukan? Awak pergi dan hadiri dan kemudian buat seperti yang saya katakan. Kali ini, saya akan berikan hadiah besar kepada keluarga Shen. Dendam besar keluarga Yi belum terbalas. Sekarang bukan masanya untuk memberitahunya. Semakin banyak dia tahu, semakin berbahaya dia mungkin. Mari kita rahsiakan buat masa ini. Apa yang awak ingin tanya tadi? Tiada apa-apa. Awak baru pulih, jadi berehatlah. Seminggu kemudian, awak benar-benar akan kembali ke keluarga Chin. Saya sudah cukup menyusahkan awak. Walau apapun, keluarga Chin adalah rumah saya. Mari pergi. Kereta itu ialah kereta awak. Kereta itu adalah hadiah daripada rakan seperjuangan saya. Kenapa kawan seperjuangan awak begitu baik kepada awak? Ya Chin, awak tidak akan tipu saya kan? Saudara di medan perang mempunyai hubungan hidup mati. Bagi kami, harta duniawi ini tidak layak disebut sama sekali. Jika saya sekaya itu, mengapa saya perlu menanggung gelaran menantu tinggal dan tinggal di Yao Cheng selama 3 tahun? Kalau begitu, memandu kereta ini balik ke keluarga Chin, bukankah itu terlalu menonjol? Jadi bagaimana jika berprofil tinggi? Mari pergi. Tuan muda Shen. Bila kereta yang awak janji nak belikan untuk saya akan sampai? Hampir sampai. Itu model terbaru dalam siri Dong. Jadi sudah tentu awak kena tunggu sedikit lama.
Ini model Porsche itu. Edisi terhad yang disesuaikan secara peribadi. Berharga hampir 10 juta. Siapa yang begitu kaya? Hampir 10 juta. Aset keluarga Chin saya selama setahun. Hanya 10 juta. Ini awak, Ye Chen. Apa yang awak buat di sini? Dan kereta awak ini, dari mana awak sewa? Ini dipinjamkan kepada Ye Chen oleh seorang kawan yang ditemuinya di wilayah utara. Jadi ia dipinjam. Saya tahu orang sampah macam awak mungkin tak mampu beli satu tayar Porsche ini dalam hidup ini. Tuan Muda Shan betul. Ye Chen, walaupun awak pinjam barang orang lain untuk menunjuk-nunjuk, ia tidak boleh mengubah bau miskin dan masam pada awak. Kit Chin, Shan Group kami akan mengadakan satu majlis selepas 3 hari lagi. Harap Kit sudi hadir. Tuan Muda Shan, dia hanya seorang anak luar nikah yang tidak boleh dibawa ke meja. Kenapa awak menjemputnya? Kit Chin juga ahli keluarga Chin kan? Hampir sampai. Tetapi Tuan Muda Shan, apabila awak bercakap, simpanlah wajah menjijikkan awak itu. Kredibilitinya mungkin sedikit lebih tinggi. Awak orang sampah. Awak ada hak kena menyampuk di sini. Bagaimana jika saya berkeras untuk campur tangan? Kalau awak tak percaya, saya akan beri awak peluang pada hari jamuan. Biar awak turut serta. Biar awak lihat jurang antara manusia betapa besarnya. Tuan Muda Shan, kenapa kita menjemput sampah ini? Apa yang kita akan buat dengannya? Kalau kita tak jemput dia, lawak siapa yang kita nak tengok? Baiklah. Kalau begitu, kita lihat dalam 3 hari. Kita tunggu dan lihat. 3 hari kemudian. Tuan Muda Shan, jika ada apa-apa, beritahu sahaja saya. Nanti bila awak nampak Ye Chen, hentikan dia, malukan dia betul-betul, dan kemudian halau dia keluar. Faham? Bagaimana sampah seperti dia boleh datang? Adakah anda betul? Bukankah ini orang yang diusir dari keluarga Chin? Apa yang anda buat di sini? Shan Jing menjemput saya. Berhenti bermimpi. Tidakkah anda lihat majlis ini? Siapa semua orang yang datang ke sini? Anda fikir anda siapa? Keluar dari sini. Keluar dari sini. Jangan jadi duri dalam mata di sini. Kamu pasti. Kamu mahu kami keluar? Anda ialah Ling dari kumpulan Han Hai. CEO Ling. Bolehkah kami masuk sekarang? Sila masuk. Encik, sila masuk. Mari kita masuk. Bukankah Ye Chen ini orang sampah itu? Kenapa awak belum dibuang oleh CEO Ling lagi? CEO Ling, awak dan Ye Chen. Saya dan CEO Ling kebetulan bertemu di pintu. Jadi kami masuk bersama. Saya faham. Tapi CEO Ling, kalau begitu, mari kita berbual di sebelah sana. Silakan ke sini. Sebab saya menjemput semua orang ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan 2 perkara. Pertama, mulai hari ini, saya akan rasmi menyertai Shen Group dan berkhidmat sebagai CEO. Kedua, keluarga Shan kami akan mempunyai perikatan perkahwinan dengan keluarga Chin. Secepat mungkin, saya akan berkahwin dengan kek kedua Chin dari keluarga Chin, Chin Sisi. Mengapa keluarga Shan mahu merendahkan diri untuk membentuk perikatan perkahwinan dengan keluarga Chin? Mengahwini itu Chin Sisi yang bercerai. Kamu tidak tahu tentang ini kan? Itu kerana keluarga Chin memberikan keluarga Shan 20% saham kumpulan Chin. Begitulah cara mereka naik tangga sosial. Kit Chin, kita keluarga mulai sekarang. Tolong jaga saya. Tuan Muda Shan, lepaskan saya cepat.
Tuan Muda Shen, jangan begitu tidak tahu malu. Awak fikir awak siapa? Awak berani datang sini dan berdebat dengan saya? Saya faham. Lagipun awak tak ada rasa malu. Awak berani datang sini. Kalau begitu, apa yang awak mahu? Ya, Chin. Tidak mengapa. Jangan buat masalah. Tuan Muda Shen, apa yang berlaku di sini? Baiklah, saya rasa anak yang lahir di luar nikah sampah. Mereka memang padan. Jin Yanran, awak memang begitu. Ibu awak yang telah meninggal. Kedua-duanya suka mengambil apa yang orang lain tidak mahu. Awak CEO Uling. Semua orang mengambil kesempatan daripada jamuan keluarga Shen hari ini. Saya juga ada sesuatu untuk diumumkan. Bukankah ini orang dari kumpulan Han Hai, CEO baru? Mengapa dia ada di sana? Apa yang berlaku? Berkuat kuasa serta-merta. Kumpulan Han Hai saya dan kumpulan Shen menamatkan semua hubungan kerjasama. Kumpulan Han Hai adalah Yao Chen kami. Kumpulan nombor 1. Sekarang mereka mahu menamatkan kontrak dengan keluarga Shen. Keluarga Shen dalam 2 tahun kebelakangan ini bergantung pada kerjasama dengan kumpulan Han Hai, membuat banyak wang. Sekarang, keluarga Shen akan menderita. CEO Uling, awak bergurau ke? Kumpulan Shen dan kumpulan Han Hai kami, tapi kami sudah menjadi rakan kongsi, rakan lama selama 3 tahun penuh. Saya menamatkan kerjasama sebaik sahaja saya memegang jawatan. Dalam ini, adakah berlaku salah faham? Maka kamu perlu tanya diri sendiri. Mulai hari ini, kamu keluarga Shen, jaga diri kamu sendiri. Apa maksud awak? Saya bercadang untuk berpindah keluar dari keluarga Chin. Kalau begitu, adakah awak ada tempat tinggal? Saya baru saja menyewa sebuah rumah di kawasan kejiranan berhampiran, walaupun tidak besar, tetapi cukup untuk didiami. Baiklah, kalau begitu saya akan bawa awak ke sana. Berhenti. Gadis kecil yang sungguh cantik. Bagaimana kalau minum bersama kami orang tua? Keluar. Budak nakal, apa kena-mengena dengan anda? Jika anda tahu apa yang baik untuk anda, pergi dari sini. Jangan melambatkan urusan saya. Budak, bos saya ialah Tuan Liu. Anda berani memukul saya. Anda sudah tamat. Tuan Liu karut apa? Awak berani sentuh wanita saya. Saya akan mempukulkan dia juga. Wanita saya. Budak, anda tunggu sahaja. Apa yang saya katakan tadi? Jangan ambil hati. Saya cuma cuba menakutkan mereka. Tempat awak tinggal terlalu terpencil. Tidak selamat. Kebetulan saya tiada tempat tinggal. Bagaimana kalau saya pindah masuk dan tinggal bersama awak? Tetapi, perkara seperti yang baru berlaku, pasti akan berlaku lagi. Dengan saya ada, saya boleh melindungi awak apabila awak pulang. Jangan risau, saya tidak akan tinggal di sini sendiri. Saya akan bayar sewa tepat pada masanya. Bukan itu maksud saya. Kalau begitu, apa maksud awak? Baiklah kalau begitu. Tuan muda kedua, anda mesti membela saya. Tuan muda kedua Liu. Mereka sebenarnya berani membuli orang saya. Jangan bimbang. Saya pasti akan membantu anda membalas dendam terhadap mereka. Wanita itu sungguh cantik. Saya perlukan identiti. Jadi kamu di sini untuk menjadi Cio kumpulan Han Hai. Cuma identiti. Tidak perlu begitu berprofil tinggi. Baiklah, saya akan uruskannya untuk kamu. Insiden keluargai dari dulu. Bagaimana siasatan berjalan? Buat masa ini, tiada petunjuk. Nampaknya, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Tetapi setelah memikirkannya, saya rasa mungkin ada seseorang yang boleh membantu.
Siapa? Ketua keluargamu, Mo Cheng. Bagus, bagus, bagus. Mo Cheng, ketua keluargamu. Kalau begitu sudah selesai. Tuan Mo, ada orang di luar ingin berjumpa anda. Tidakkah anda lihat saya sibuk? Saya tidak berjumpa sesiapa. Ini dihantar oleh orang di luar. Perang. Bawa saya untuk menyambut tetamu terhormat kita. Tuan Mo, bukankah ini sampah yang terkenal? Ye Chen dari Yao Cheng. Mengapa anda takut kepadanya? Anda tiada akal. Keluar. Saya sudah lama mendengar nama besar Dewa Perang. Adalah kehormatan bagi saya akhirnya dapat berjumpa anda hari ini. Nampaknya maklumat keluargamu. Rangkaiannya cukup luas. Lelaki kerajaan naga mana? Tidak tahu Dewa Perang wilayah utara. Anda ialah tokoh legenda. Seseorang yang namanya sahaja boleh membuat musuh menggeletar ketakutan. Baiklah. Saya di sini bukan untuk mendengar awak cakap ini. Kalau begitu anda di sini untuk apa? Saya mahu awak bantu saya siasat kebenaran tentang pemusnahan keluarga Yi. 10 tahun lalu, saya mahu tahu siapa semua yang terlibat. Jangan bimbang. Saya akan uruskannya. Selagi awak lakukan ini dengan baik, awak tidak akan kekurangan faedah di Yao Cheng pada masa hadapan. Terima kasih Dewa Perang. Budak, anda sebenarnya berani menyentuh orang tuan muda kedua Liu. Jin Yanran berada di tangan saya sekarang. Jika anda ingin menyelamatkannya, datang seorang diri ke pinggir bandar timur. Saya dengar, hubungan tuan muda kedua Liu dengan keluarga Mo awak sangat rapat. Jika sesuatu berlaku kepada Yanran di sana, keluarga Mo awak tidak akan dapat lari dari tanggungjawab. Tuan muda kedua Liu. Budak, anda ada keberanian. Anda sebenarnya datang seorang diri. Kalau begitu, jangan salahkan saya kerana awak cari mati. Anda, apa yang anda mahu? Tuan Mo, selamatkan saya. Anda bajingan. Siapa yang anda terpaksa sakiti? Anda terpaksa menyakiti lelaki ini di hadapan anda. Anda mahu mati. Jangan libatkan saya dalam hal ini. Tuan Mo, Ye Chen ini bukan dari keluarga Chin. Bukankah dia menantu tinggal yang tidak berguna? Bagaimana anda boleh? Bukan urusan anda. Diam. Ye Chen, Tuan Yi. Cuma saya tidak mengenali Gunung Tai. Saya harap anda akan lepaskan saya kali ini. Di Yao Cheng mulai sekarang. Saya tidak mahu lihat orang ini lagi. The film was translated and narrated by M Media. Keluar dari sini. Saya minta maaf. Saya sangka itu. Jangan risau. Dengan saya ada mulai sekarang. Saya pasti tidak akan biarkan perkara seperti ini berlaku kali kedua. Perasaan diambil berat. Terlalu indah. Malangnya. Dia bukan orang yang saya tunggu. Tidak mengapa. Awak tidak perlu rasa tertekan. Saya berjanji untuk melindungi awak dan saya pasti akan lakukannya. Anggap sahaja sebagai membalas budi awak kerana selalu membantu saya di keluarga Chin. Ya Chin, boleh saya minta tolong awak? Ada apa? Saya menerima jemputan ke majlis perjumpaan semula kelas. Jadi saya ingin meminta awak untuk berpura-pura menjadi teman lelaki saya dan pergi bersama saya. Awak cakap apa? Saya tahu ini mungkin agak sukar jika awak tidak rela, lupakan sahaja. Walaupun awak takut diganggu oleh bekas kekasih awak di majlis perjumpaan semula. Tiada apa-apa. Saya janji. Mereka sebenarnya memilih Hotel Wanjin untuk perjumpaan kelas. Ini adalah hotel terbaik di bawah kumpulan Han Hai. Bukankah ini ratu cantik sekolah kita, Jin Yanran? Bagaimana dia boleh jadi begini? Lelaki yang dia cari hanya boleh jadi jenis yang tidak boleh dibawa ke majlis. Pakaian yang dia pakai jumlahnya tidak lebih dari 1,000 yuan kan? Ya Chin, jom pergi. Ada apa? Adakah kami menyentuh hati kamu? Adakah kamu malu? Keluar dari sini. Saya lupa beritahu kamu. Kami bersama sekarang. Dia.
Ini ketua kelas kita dari college. Dia pernah mengejar saya, tetapi saya tidak setuju. Jadi awak bangga dapat memungut apa yang Yan Ran tidak mahu dan berasa megah mengenainya. Kamu lupakan sahaja. Saya tidak akan berdebat dengan kamu. Lagipun tidak semua orang bertuah seperti saya. Chen Li kini bernilai lebih 100 juta. Hadiah yang dia beri kepada saya secara santai semuanya. Rantai berlian bernilai jutaan. Rantai palsu. Apa yang ada untuk ditunjuk-tunjuk? Mustahil. Kamu orang kampung tahu apa? Kamu mungkin belum pernah melihat rantai mewah kelas atasan seperti ini sebelum ini. Palsu atau tidak? Kenapa kita tidak cuba dan lihat? Baik. Saya akan biarkan kamu lihat dunia hari ini. Saya akan buat kamu orang kampung benar-benar yakin. Beritahu saya, bagaimana rantai ini palsu? Ringan sungguh. Jelas palsu. Kit muda ini, dengan cubitan lembut dari saya, berlian di atasnya hancur. Beritahu saya, adakah ia asli? Bagaimana ia boleh putus? Mustahil. Ini mustahil. Bagaimana awak tahu rantai itu palsu? Saya dah agak. Ada sesuatu. Yang Ran, lama tidak berjumpa. Anda masih begitu cantik. Rakan sekelas ini, awak tidak akan memujuk teman wanita awak. Apa yang awak buat ikut saya? Teman wanita apa? Saya baru sahaja putus dengannya. Yang Ran, setelah bertahun-tahun ini, saya tidak pernah melupakan anda. Hari ini hanya untuk anda. Bahawa saya anjurkan perjumpaan kelas ini. Ketua kelas, jika begitu halnya. Kalau begitu saya rasa, perjumpaan kelas ini semakin kurang perlu dihadiri. Saya takut teman lelaki saya akan salah faham. Ye Chen bukan awak punya teman lelaki. Dia cuma keluarga Chen awak punya. Menantu tinggal yang tidak berguna. Yang Ran, saya tahu awak tidak baik-baik saja dalam keluarga Chen. Kenapa awak tidak ikut saya? Apabila tiba masanya, apa sahaja yang awak mahu, saya akan berikan semuanya kepada awak. Tidak perlu. Dia baik-baik saja sekarang. Ye Chen, awak menantu tinggal yang tidak berguna dan tidak bernilai. Apa hak awak untuk bercakap dengan saya? Kalau bukan kerana saya, hotel besar seperti Wan Jing, awak pun tidak akan berpeluang untuk melangkah masuk. Tuan ini, beberapa perkara sebaiknya jangan dikatakan terlalu mutlak. Kek cantik ini, adakah awak juga membelai Chen, si tidak berguna ini? Terus panggil dia orang tak guna. Jangan salahkan saya kerana bersikap kasar kepada kamu. Berani sentuh saya, awak cari mati. Percaya atau tidak, saya akan cari orang untuk bunuh awak. Baiklah, nama saya Ling Shuang. Jika kamu mahu membalas dendam kepada saya, kamu dialu-alukan datang ke Han Hai Group untuk mencari saya. Ling Shuang, mungkinkah awak adalah CEO yang baru dilantik bagi kumpulan Han Hai? CEO Ling tadi saya tidak berminat dengan penjelasan kamu. Encik Yi, kita bertemu lagi. Ketua Pegawai Eksekutif Lang, mengapa anda menelefon Ye Chen? Si tidak berguna ini, Tuan. CEO Ling, dia cuma orang biasa dari keluarga Yi. Seorang menantu tinggal yang tidak berguna. Kenapa awak mahu menantu selagi Encik Yi bersedia? Saya bersedia menawarkan jawatan CEO Han Hai Group dengan kedua-dua tangan. Adakah kamu ada soalan lain? Tidak. Tidak. Kalau begitu keluar dari sini. Baik-baik, saya pergi sekarang. Ingat, mulai sekarang, kamu tidak dibenarkan menjejakkan kaki ke Wan Jing Hotel lagi. CEO Ling, terima kasih atas bantuan awak tadi. Dengan senang hati. Kamu berdua kenal antara satu sama lain. Encik Yi pernah menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak sangka yang awak akan selamatkan Ketua Pegawai Eksekutif Lang dari kumpulan Han Hai. Itu semua sudah berlalu. Walau bagaimanapun, kita baru sahaja keluar begini. Tidak menghadiri perjumpaan kelas. Sepatutnya tidak banyak menjejaskan awak kan? Tidak mengapa. Perjumpaan kelas seperti ini lebih baik tidak hadir. Ye Chen, baru sahaja di hotel. Terima kasih. Tiada apa-apa. Saya terhutang budi kepada awak. Berhutang dengan saya. Apa maksud awak? Tentu saja terima kasih. Sudi menerima saya. Ini perkara kecil. Jangan ambil hati. Tunggu sebentar. Ibu sedang menelefon. Yang Ran, pulang sekarang. Makanlah. Saya akan kembali sebentar lagi. Ibu memanggil saya pulang untuk makan malam. Ada apa? Sisi sudah pun bertunang dengan Shen Jing.
sebagai kakak Sisi. Demi pembangunan keluarga Chin, sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan perkahwinan kamu sendiri. Awak, apa maksud awak dengan ini? Biar saya perkenalkan kamu. Ini ialah ketua pegawai eksekutif kumpulan Puki, Encik Wang Shi. Bernilai puluhan bilion. Jika kamu boleh berkahwin dengannya, kamu akan diberkati. Dia lagi, saya tidak setuju. Saya mahu memilih perkahwinan saya sendiri. Sebagai ahli keluarga Chin, adakah kamu ada pilihan? Cepat kahwin dengan Encik Wang, atau tinggalkan Chin Group segera. Keluar dari keluarga Chin sepenuhnya. Jadi dari awal lagi, awak buat ini untuk ini kan? Baiklah. Kalau begitu saya akan pergi. Kenapa awak nampak risau sangat? Sebaik sahaja awak balik. Ada apa? Ya Chin. Saya meninggalkan keluarga Chin. Tidak mengapa. Awak masih ada saya. Terima kasih Ya Chin. Kalau saya ingat betul, semasa awak di college, awak pelajar terbaik dalam jurusan awak. Awak dibatasi di mana-mana dalam keluarga Chin. Sekarang awak sudah meninggalkan keluarga Chin. Awak boleh mulakan perniagaan sendiri. Memulakan syarikat bukan semudah itu. Lagipun dengan simpanan saya yang sedikit, tidak cukup untuk persiapan awal syarikat. Tunggu sebentar. The film was translated Ini and dikeluarkan oleh narrated tentera. by M. Ini Media. allowance persaraan saya. Tidak, ini yang awak peroleh dengan nyawa awak di medan perang. Saya tidak boleh terima. Jangan fikir banyak sangat. Anggap sahaja sebagai wang sewa. Apa yang awak mahu buat, buat sahaja. Awak masih ada saya. Saya akan lakukan yang terbaik untuk bantu awak. Terima kasih. Yan Ran sedang bersiap untuk memulakan syarikat. Bantu dia secara rahsia. Ya. Marshal Lee, keadaan agak bergolak kebelakangan ini. Negara Ai sentiasa membuat provokasi. Saya sudah meninggalkan wilayah utara. Perkara-perkara ini, semestinya orang lain akan uruskannya. Kamu ialah dewa perang yang terkenal. Selagi kamu muncul di medan perang semasa pertempuran, kamu boleh menakutkan musuh sehingga berunduk. Orang atasan, bagaimana mereka boleh begitu mudah membiarkan kamu pergi? Selain itu, saya boleh mencari kamu. Orang atasan akan mencari kamu lambat laun. Kalau begitu kita akan bercakap apabila mereka jumpa saya. Apa yang berlaku di Yao Chen kebelakangan ini? Dalam setengah bulan, 4 keluarga akan bersama-sama mengadakan lelongan. Sepatutnya ramai orang yang hadir. Apa pendapat kamu? Okey, saya akan bawa Yan Ran bersama nanti. Biar dia dapat pengalaman. Dan juga lihat, jika kita dapat cari sebarang petunjuk, pergi dan bersiap. Ya. Tapak lelongan. Ya Chin, kenapa awak tiba-tiba bawa saya ke sini? Lelongan ini mengumpulkan semua kuasa tertinggi Yao Chen. Berkenalan dengan mereka juga akan memberi manfaat kepada syarikat awak. Ya Chin, apa yang awak buat di sini? Awak tidak lihat pun majlis jenis apa ini? Adakah ini tempat yang awak boleh datang? Awak boleh datang ke tempat ini. Kenapa kami tidak boleh datang jika awak boleh? Chin Yan Ran, saya tidak sangka selepas awak meninggalkan keluarga Chin, keberanian awak telah bertambah sedikit. Adakah awak fikir gaya Chin yang tidak berguna ini boleh menanggung awak? Chin Sisi, jaga mulut awak. Atau jangan salahkan saya jika saya tidak bersopan. Apa? Mungkinkah awak yang tidak berguna berani meletakkan tangan pada saya? Kalau saya buat, Ye Chen, awak cari mati. Tuan Muda Shen, awak mesti bela saya. Kalau awak tidak puas hati, awak boleh cuba saya. Ya Chen, berani kamu buat masalah di lelongan 4 keluarga. Tunggu saja. Jangan risau dengan saya ada mulai sekarang. Saya tidak akan biarkan awak dianiaya lagi.
Tahniah Tuan. Awak telah berjaya membida lukisan biola Matsushita. Harga transaksi ialah 20 juta. Selepas melihat begitu banyak, tiada apa-apa yang awak mahu. Saya tidak begitu faham perkara-perkara ini. Okey, kalau begitu, mari kita balik dahulu. Semua orang, selain daripada barangan dalam brosur hari ini, terdapat juga satu barangan rahsia yang akan dilelong. Dan itu ialah zon kaca 7 warna. Ini adalah harta karun keluarga E. Saya tidak sangka ia berada di tangan 4 keluarga. Beritahu saya, bagaimana mereka mendapatkannya? Sudah tentu, apabila keluarga E dimusnahkan. 4 keluarga. The Ya, film Chin, was ada apa? translated and narrated by M. Mari kita tunggu Media. sebentar lagi. Harga permulaan untuk zon kaca 7 warna ialah 50 juta, 100 juta, 150 juta, 300 juta. Baik, orang ini telah menawarkan 300 juta. Ada bidaan yang lebih tinggi. 500 juta. Ye Chin, apa yang awak buat? Kita tidak ada wang sebanyak itu. Ya Chin, awak sudah gila. Omong kosong apa yang awak cakapkan di sini. Saya mohon pengesahan asetnya. Saya mahu lihat sama ada dia ada wang sebanyak itu. Hello, sila tunjukkan bukti aset awak. Ya Chin, apa yang akan kita buat? Tidak mengapa berikan dia kad hitam. Tuan ini tidak memerlukan pengesahan. Awak layak untuk menyertai lelongan ini. Kenapa hanya pandangan sekilas sudah cukup? Bukankah mereka patut periksa baki banknya? Ini adalah kad hitam tertinggi, tidak lebih daripada 10 dikeluarkan di seluruh dunia. Belum lagi 500 juta. Ada 5 bilion di sini. Sungguh kelakar. Ye Chin ada 5 bilion. Tuan ini, adakah awak membida 500 juta untuk memenanginya? Saya akan ambil barang itu. Tetapi wang itu, awak tidak akan dapat 1 sen pun. Awak pasti bergurau. Perlukah saya bayar? Untuk mengambil semula harta saya sendiri. Harta awak sendiri. Adakah awak keluarga Yi punya? Tuan muda yang hilang Ya Chin. Jadi awaklah anggota keluarga Yi yang tinggal dari dulu. Seseorang, tangkap dia. Ya Chin, saya tidak sangka tuan muda keluarga Yi yang bermaruah akan tinggal dalam keluarga kecil seperti keluarga Chin. Berkhidmat sebagai menantu tinggal yang tidak berguna selama 3 tahun. Ya Chin, jom pergi. Tidak mengapa. Apa yang awak lengah-lengahkan? Hentikan semua. Awak. Siapa berani menyentuh Marshal Yi? Marshal Yi. Apa Marshal Yi karut? Dia cuma sisa-sisa keluarga Yi. Berani dia buat masalah di sini. Bunuh dia untuk saya. Bagaimana? Masih mahu melawan? Zon kaca 7 warna. Awak lebih baik simpan baik-baik untuk saya. Saya akan kembali untuk mengambilnya. Mari pergi. Orang-orang itu sebenarnya memanggilnya Marshal Yi. Apa identitinya? Saya rasa orang itu mungkin juga sisa-sisa keluarga Yi. Mereka hanya berlakon. Hanya berpura-pura menakutkan saja. Betul tu. Mereka berani buat masalah di sini. Hari-hari baik mereka mungkin sudah berakhir. Awak balik dahulu. Saya ada urusan peribadi yang perlu diselesaikan. Baiklah. Marshal Yi, saya dibawa arahan untuk mengiringi awak kembali. Saya sudah bersara. Negara A telah menceroboh wilayah utara beberapa kali dan menghantar beberapa pengintai masuk. Sekarang penduduk di wilayah utara tidak tenteram dan para askar. Oleh itu ramai orang mati dan cedera. Jika kita terus biarkan mereka begini, setelah sempadan utara ditembusi, seluruh kerajaan naga akan dalam bahaya. Pada masa itu, Yao Chen, lambat laun suka untuk melarikan diri. Saya akan balik bersama awak. Baguslah. Tetapi, masih ada orang di Yao Chen yang saya risaukan. Saya perlu menempatkannya dahulu. Adakah awak benar-benar tuan muda keluarga Yi? Ya Chen, saya minta maaf kerana memberitahu awak sekarang. Tidak mengapa, tidak mengapa. Baguslah asalkan awak sudah kembali. Saya masih ada sesuatu yang sangat penting untuk diuruskan. Saya mungkin perlu meninggalkan Yao Chen buat sementara waktu. Awak hendak ke mana? Saya minta maaf. Paling lama 3 bulan.
Saya pasti akan kembali. Tidak mengapa. Saya sudah tunggu awak selama 10 tahun. Saya tidak kisah The tunggu film sedikit was lagi. translated Saya and narrated by M akan pergi Media. malam ini. Baiklah. Saya akan tunggu awak. Semasa saya tiada, tolong jaga Yan Ran untuk saya. Jangan risau Marshal Lee, saya pasti akan melindungi keselamatan Kit Chin. Juga, mengenai 4 keluarga besar, kamu mesti sentiasa perhatikan pergerakan mereka. Jika ada apa-apa berlaku, laporkan kepada saya segera. Faham? Dendam keluarga Yi. Selepas saya kembali, akan bermula perhitungan. Adakah Dewa Perang benar-benar datang? Adakah saya tidak bermimpi? Saya sudah lama mendengar tentang perbuatan heroik Dewa Perang. Saya akhirnya dapat melihatnya sendiri. Perhatikan status awak. Tuan Dewa Perang, tolong, saya sudah bersara. Panggil saja saya Ye Chen sekarang. Saya akhirnya bertemu dengan anda. Saya menyertai tentera kerana anda pada masa itu. Sebab itulah saya menyertai tentera. Apa situasinya sekarang? Situasi semasa adalah seperti ini. Memang seperti yang dijangka dari Dewa Perang. Anda yang merancang rancangan ini. Kita pasti akan memerangkap musuh. 2 minggu kemudian. Marshal Lee, kerana kedatangan anda, moral tentera Barisan Hadapan telah meningkat dengan pesat. Dengan penempatan taktikal anda kali ini, hanya mengambil masa 3 hari untuk kita menghalau musuh kembali. Apa? Adakah kelajuan kita terlalu perlahan? Tidak. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Bukankah bagus jika cepat? Panggil mereka berdua ke sini sekarang. Saya ada sesuatu untuk dikatakan. Ya. Terlalu cepat. Marshal Lee, apa yang berlaku? Masa operasi ini, sekurang-kurangnya sehari lebih cepat daripada anggaran saya. Dalam hal ini, mungkin ada masalah. Pasti kerana Dewa Perang ada di sini. Barulah kita dapat mencapai kemenangan lebih awal dari jadual. Marshal Lee, anda masih tidak patut berfikir terlalu banyak. Wilayah utara sudah berbeza dari dulu. Sebuah negara musuh kecil hanya boleh bermain beberapa hilal licik. Berhadapan sebelum pertempuran, mereka sama sekali bukan lawan. Kali ini demi mencari kestabilan, saya sengaja tidak menggunakan serangan kuat, tetapi hasil akhirnya tidak disangka. Masih sama, bila negara A menjadi begitu lemah. Mulai hari ini, kamu mesti perkuatkan kewaspadaan kamu. Jika ada apa-apa yang luar biasa, laporkan kepada saya segera. Ya, mesyuarat ditangguhkan. Bukankah Marshal Lee selalu gugup? Lagipun sudah 3 tahun sejak dia kembali ke medan perang. Salah penilaian juga mungkin. Kita akhirnya memenangi kemenangan. Kita mesti berehat dan berseronok. Yao Chen. Lokasi yang saya lihat tadi tidak buruk. Boleh dianggap sebagai lokasi pejabat syarikat baru. Cuma sewanya agak mahal. Ini yang Ye Chen tinggalkan untuk saya. Saya tidak rancang untuk menggunakannya pada asalnya. Tetapi sekarang, saya cuma pinjam sementara. Saya pasti akan membayarnya kembali di masa hadapan. Chin Yan Ran, kenapa awak seorang diri hari ini? Mana Ye Chen yang tidak berguna itu? Sebaik saja dia dengar 4 keluarga besar mencarinya. Dia bersembunyi dan menghilang. Ye Chen pergi menguruskan perkara-perkara yang sangat penting. Hanya awak sahaja akan percaya kata-kata orang tidak berguna seperti dia. Saya rasa dia takut 4 keluarga besar akan menyebabkan masalah. Jadi dia cepat-cepat lari. Dia bukan orang sebegitu. Baiklah. Kalau begitu kita akan tunggu. Wira hebatmu kembali. Tuan Muda Shem, mari pergi. Ya Chen, bagaimana keadaan awak di sana? Awak mesti kembali dengan selamat. Dalam beberapa hari lagi, saya akan dapat kembali. Marshal Lee, anda mesti segera meninggalkan tempat ini. Apa yang berlaku? Serangan musuh. Mereka sudah sampai di depan pintu kita. Baru segar sekarang. Bukan. Adalah. Ada pengkhianat di dalam. Tugas paling mendesak adalah untuk anda. Apa yang akan anda lakukan? Selesaikan masalah dari akar umbi. Belum balas lagi kepada saya. Adakah dia sudah tidur? Tidak mengapa. Saya akan bincangkannya esok. Lapor semua tentera musuh telah dihalau. Operasi pembersihan terakhir sedang dijalankan.
Bagaimana dengan pengintip itu? Adakah mereka telah menemuinya? Telah menemuinya. Ia dihantar oleh negara AL 2 tahun lepas. Saya tidak sangka mereka telah merancang begitu lama. Sudah 5 hari. Masih tidak dapat menghubungi Marshal Yi. Marshal Yi ialah dewa perang di wilayah utara. Dia adalah orang terkuat di seluruh kerajaan naga. Saya rasa dia pasti akan baik-baik saja. Betul, mungkin dia terlewat kerana sesuatu. Mungkin dia akan kembali esok. Semoga begitu. Berita kehilangan dewa perang di wilayah utara tidak boleh didedahkan sedikit pun. Ya. Kamu semua keluar dulu. Dewa perang, anda mesti kembali dengan selamat. 5 bulan kemudian. Nombor telefon yang anda dial buat sementara waktu tidak dapat dihubungi. Kenapa dia belum jawab telefon lagi? Ya Chen, tarikh akhir perjanjian 3 bulan. Sudah 5 bulan sekarang. Kenapa awak belum kembali lagi? Ya Chen, saya tahu awak tidak akan tipu saya. Anda Qin Yanran. Kamu semua, bawa pergi. CEO Wu Ling, sesuatu yang buruk telah berlaku. Kenapa kamu begitu panik? Orang yang mengawasi Kik Chen secara rahsia sebentar tadi menghantar kembali mesej mengatakan bahawa Kik Chen telah dibawa pergi. Siapa yang melakukannya? Sudahkah kamu ketahui? Keluarga Chen dan keluarga Chen. Keluarga Chen dari 4 keluarga besar. Ya. Kami belum membalas dendam terhadap mereka. Mereka tidak dapat menahan diri daripada bertindak dahulu. Mereka malah berani menyentuh orang dewa perang. Adakah mereka sudah bosan hidup? Kalau begitu, patutkah kita? Tidak. Marshal Yi berkata, balas dendam ini, dia akan melakukannya sendiri. Tetapi hal Kik Chen, saya akan selesaikan perhitungan dengannya dengan betul. Bercakap, di mana sisa-sisa Ye Chen itu mati? Cepat bercakap. Di mana dia? Anda enggan bercakap. Nampaknya saya perlu memberi anda rasa penderitaan. Siapa anda? Bagaimana anda masuk ke sini? Berhenti bercakap karut. Cantik, anda mempunyai perangai yang agak baik. Oleh kerana anda datang sendiri ke pintu saya. Mengapa tidak bermain dengan tuan ini? Beritahu tuan anda, hari-harinya sudah terbilang. Bersedia untuk mati. Dan tunggu saya dengan patuh di rumah. CEO Wu Ling, terima kasih. Tiada apa-apa. Saya juga diamanahkan oleh Encik Yi. Ya Chen, kata sebelum ini dia selamatkan awak. Benarkah begitu? Adakah dia masih menyembunyikan sesuatu daripada saya? Apabila Encik Yi kembali, dia akan memberitahu kamu sendiri. Adakah dia benar-benar akan kembali? Kik Chen, tolong kamu mesti percaya kepadanya. Qin Yanran, saya tidak tahu apa yang berlaku kebelakangan ini. Dia sebenarnya berjaya melekat pada cawangan tinggi kumpulan Han Hai dan berturut-turut mendapatkan beberapa kontrak besar dari kumpulan Han Hai. Hidup yang tidak bernilai. Hanya nasib baik. Ibu, apa yang patut kita lakukan? Melihat syarikat Qin Yanran semakin baik dan baik, adakah keluarga Qin saya akan dipijak di bawah kakinya? Bagaimana jika dia tidak mempunyai kontrak itu? Apa maksud awak? Apa yang kumpulan Han Hai pedulikan? Hanya kerjasama perniagaan. Tetapi mereka mungkin tidak peduli. Siapa yang menandatangani kontrak ini? Jadi selagi kita jumpa Qin Yanran dan paksa dia pindahkan kontrak kepada kumpulan Qin kita, itu sudah cukup. Memang anak perempuan saya. Tapi dengan kita berdua sahaja, itu tidak cukup. Kenapa kita tidak minta bantuan keluarga Shen? Shen Jing juga telah lama menyasarkan Qin Yanran. Tidak puas hati. Baiklah, mari kita buat seperti yang kamu katakan. Ya Chen, apa yang awak mahu lakukan? Tidakkah awak takut diketahui? Ditemui oleh siapa? Kumpulan Han Hai. Awak hanyalah salah seorang bidak yang dibuang. Tiada siapa akan peduli tentang awak. Berani awak sentuh saya, Ye Chen tidak akan lepaskan awak apabila dia kembali. Sudah setengah tahun. Dan hanya kamu masih ingat sisa keluarga Ye ini. Dia, saya yakin dia sudah mati. Lama di mana pun dia berada. Mustahil, Ye Chen hanya pergi ke wilayah utara untuk sesuatu. Dia pasti akan kembali. Kenapa awak begitu bodoh? Qin Yanran, apa yang boleh dilakukan oleh orang biasa seperti dia di wilayah utara? The film was translated and narrated by M Media. Kamu,
Kamu mungkin lebih baik melayani saya bersama dengan Chin Sisi itu. Apa yang bagusnya tentang kamu dan sampah Ye Chen itu? Betul, jangan sentuh saya. Walaupun saya mati, saya tidak akan bersama orang seperti awak. Perempuan jalang, awak telah merosakkan begitu banyak perkara baik untuk saya. Awak nak matikan? Baiklah, saya akan kabulkan permintaan awak. Chin Sisi, awak ular, awak berdua akan menemui pengakhiran yang buruk. Kamu berdua, pegang dia untuk saya. Kita mesti bunuh dia. Tunggu. Biar jalang ini tanda tangani kontrak sebelum dia mati. Tidak, tidak tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangani untuk saya. Tidak, saya memang tidak akan tanda tangan. Kamu tidak akan tanda tangan. Berhati-hati, saya akan potong daging kamu. Sedikit demi sedikit. Dan beri makan anjing. Berhenti. Jika sesiapa sentuh Yang Ran, saya akan hapuskan seluruh keluarga mereka. Bukankah ini Ye Chen, menantu lelaki yang tidak berguna itu? Kamu berdua, uruskan dia untuk saya. Berhenti. Berani kamu tidak menghormati Dewa Perang? Bunuh mereka untuk saya. Lumpuhkan dia untuk saya. Ye Chen, saya minta maaf. Saya lambat kembali. Tidak mengapa. Saya tahu. Awak pasti akan kembali. Dewa Perang. Dua orang melarikan diri. Kedua-dua ini telah melakukan begitu banyak perkara buruk. Jika kita biarkan begitu sahaja, itu akan melepaskan mereka dengan mudah. Tidak mengapa. Saya akan selesaikan perhitungan dengan mereka. Hari ini, jaga budak ini baik-baik. Marshal Muda Yi. Tidak. Dewa Perang. Ide ini bukan datang dari saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Marshal Muda Yi. Selamatkan nyawa anjing saya. Beriskan dia untuk saya. Marshal Muda Yi. Ibu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ye Chen itu, dia nampaknya Dewa Perang Wilayah Utara. Sisi, jangan panik. Jika dia benar-benar Dewa Perang Wilayah Utara, bagaimana mungkin dia hanya ada begitu sedikit orang di sekelilingnya? Lagipun, dia masih boleh dalam keluarga Chen kita. Telah dihina selama bertahun-tahun. Ibu, awak betul. Itu pasti Ling Shuang. Bekerjasama dengannya dalam berlakon. Sekarang, kita perlu menyatukan 4 keluarga utama untuk berhadapan dengan Ye Chen bersama. Tepat pada masanya, mereka juga tidak berpuas hati dengan Qin Yanran. Kita boleh ambil peluang ini untuk menyatukan 4 keluarga utama. The film was translated and narrated by M Media. Saya pulang. Baguslah. Ada apa? Ye Chen, adakah ada sesuatu yang awak sembunyikan daripada saya? Siapa orang-orang itu? Tengoklah ingatan saya. Saya lupa nak terangkan pada awak. Orang-orang itu semua dihantar oleh Ling Shuang. Saya kebetulan terjumpa mereka. Tidak, mereka semua panggil awak Dewa Perang. Mungkinkah awak Dewa Perang Wilayah Utara? Jika saya adalah Dewa Perang Wilayah Utara, adakah saya masih akan tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun? Mereka hanya berlakon dengan saya untuk menakutkan orang-orang itu. Nampaknya begitu. Jangan fikir banyak sangat. Bukankah bagus saya sudah kembali? Kenapa awak balik lambat sangat? Bukankah sudah dipersetujui 3 bulan? Adakah awak menghadapi bahaya? Saya cuma terlewat kerana beberapa perkara yang tidak dijangka. Isyarat di sana teruk. Jadi saya tidak dapat menghubungi awak. Tahukah awak betapa risaunya saya tentang awak? Saya minta maaf. Itu salah saya. Jadi baru selesai kerja, saya terus pulang secepat mungkin. Bagus, awak sudah kembali. Ngomong-ngomong, kali ini kerana prestasi cemerlang saya, pihak atasan beri saya ganjaran. Wangnya sudah dipindahkan ke kad itu. Belanjalah sesuka hati. Wang akan sentiasa habis suatu hari nanti. Kenapa awak tidak datang bekerja di syarikat saya? Selesaikan diri, supaya tidak ditertawakan. Saya lupa nak beritahu awak. Saya sudah bekerja di Hanhai Group.
Bagaimana awak boleh masuk ke Han Hai Group? Saya dengar syarat pengambilan mereka sangat tinggi. Lagipun CEO Ling pernah bantu saya. Apa sebenarnya yang berlaku? Jangan lupa dulu. Saya selamatkan Ling Shuang. Tambahan pula, pengawal di sebalik tabir Han Hai Group adalah orang besar dari wilayah utara. Saya hanyalah salah seorang bawahannya. Jadi saya dapat beberapa faedah. Jadi awak berada di syarikat Han Hai. Memegang jawatan apa? Pengurus perniagaan. Pengurus perniagaan. Kedengaran tidak buruk. Sebenarnya sama sahaja dengan pekerja biasa. Itulah kesan yang saya mahukan. Tidak mengapa. Boleh dianggap kerja yang layak. Kalau begitu, awak mesti bekerja keras. Supaya mereka yang memandang rendah awak akan terbukti salah. Saya akan. Dan saya akan membalas mereka 2 kali ganda. Sepanjang masa ini, orang bawahan telah menjalankan siasatan mendalam tentang apa yang berlaku 10 tahun lalu dan kini boleh mengesahkan bahawa mereka yang bertindak terhadap keluarga Yi ketika itu memang orang yang dihantar oleh 4 keluarga utama. Tetapi selain itu, 4 keluarga utama Ao Chang nampaknya ada kaitan dengan ibu kota juga. Cuma orang bawahan saya belum lagi mengetahui siapa dia. Perkara ini tidak semudah itu. Mungkin 4 keluarga besar hanya dipergunakan oleh mereka. Kamu teruskan penyiasatan. Kamu mesti bawa dalang di sebalik tabir di ibu kota ke muka pengadilan untuk saya. Ya. Bagi 4 keluarga besar, beri mereka kematian yang cepat. Itu terlalu mudah bagi mereka. Saya mahu mereka membayar harganya perlahan-lahan. Ye Chen itu keterlaluan. Tuan Muda Chen, awak mesti bela saya. Jangan risau. Chan Su, Tuan Muda Chen. Ye Chen itu. Apa nilainya dia? Saya tahu Tuan Muda Chen yang terbaik. Tidak seperti Shan Jing yang tidak berguna itu, membula yang lemah dan takut pada yang kuat, menjadikan syarikat semakin teruk hari demi hari. Nasib baik saya usir dia tepat pada masanya. Barulah saya dapat bertemu seseorang sebaik Tuan Muda Chen. Anda mempunyai selera yang bagus, Tuan Muda Chen. Awak juga salah satu dari 4 keluarga besar. Membantu keluarga Chin sepatutnya sangat mudah kan? Sudah tentu. Dan juga Ye Chen itu. Dia melarikan diri 10 tahun lalu. Sekarang dia kembali. Saya mesti membuatnya menderita. Untuk menenangkan Yan Ran, saya masih perlu datang ke sini dan berpura-pura pergi kerja. Bukankah ini Ye Chen yang tidak berguna dari keluarga Yi? Seorang gigolo yang hidup menumpang wanita. Siapa awak? Anda pun tidak mengenali saya. Orang yang tidak penting. Tidak berbaloi dengan masa saya. Anda. Lupakan saja. Tuan muda ini berhati mulia. Saya tidak akan mengganggu anda. Sebab saya di sini hari ini adalah kerana saya kasihan pada anda. Saya boleh memberi anda pekerjaan. Membersihkan tandas di kumpulan Chen. Adakah anda mahu? Saya tidak akan menyusahkan awak untuk risau. Saya sudah bekerja di Han Hai Group. Apa yang anda banggakan? Anda fikir anda boleh masuk ke kumpulan Han Hai? Malah pekerja paling biasa di sini. Ada ijazah sarjana. Kau budak busuk yang tak pernah baca buku pun. Mungkin tak dapat masuk pintu depan pun kan? Pengawal keselamatan, cepat datang sini. Halau orang ni keluar dari sini. Dia menyakitkan mata berdiri di sini. Pengurus Yi, hello. Pengurus apa? Dia. Biar saya perkenalkan diri semula. Saya pengurus perniagaan Han Hai Group. Ye Chen. Pengurus perniagaan. Bukankah itu hanya budak suruhan? Apa yang hebat sangat tentang itu? Jadi apa? Ada orang sanggup gadai nyawa semata-mata nak masuk kumpulan Han Hai. Bukankah saya masih akan dihalang di pintu masuk? Kau, Tuan, ini adalah kumpulan Han Hai. Kaki tangan tidak dibenarkan. Dilarang masuk. Kaki tangan tidak dibenarkan apa? Lihat betul-betul. Saya Chan Su, Tuan Muda Sulung Keluarga Chen. Tuan, sila pergi segera. CEO Yi, mengapa anda tiba-tiba datang hari ini? Bukankah itu kerana saya ada jawatan nominal dalam kumpulan Han Hai? Saya patut datang untuk pemeriksaan. Chow Yi, anda bergurau. Ngomong-ngomong, bagaimana siasatan berjalan?
Tentang penculikan Yan Ran, saya baru sahaja hendak melaporkan ini kepada anda mengenai penculikan itu. Keluarga Chin dan keluarga Shen yang melakukannya bersama. Chin Sisi dan yang lain mahu merampas secara paksa projek syarikat Kit Chin dalam kerjasama dengan kumpulan Han Hai. Tetapi sekarang rancangan itu telah gagal. Keluarga Chin sudah menemui keluarga Chen sebagai penyokong. Keluarga Shen ini tidak perlu risau. Hanya keluarga Chen ini. Tuan, ini adalah kumpulan Han Hai. Kaki tangan tidak dibenarkan. Dilarang masuk. Kaki tangan tidak dibenarkan apa? Lihat betul-betul. Saya Chan Su, tuan muda sulung keluarga Chen. Memandangkan mereka telah masuk ke dalam sasaran saya, jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar terhadap mereka. Lagipun, sudah tiba masanya untuk membuat 4 keluarga besar membayar harga. CEO Chin, atas sebab tertentu, beberapa pedagang kerjasama yang sebelum ini telah dimuktamadkan, tiba-tiba menarik diri. Apa? Sekarang kami telah melabur banyak wang ke dalamnya, tetapi ia tidak dapat beroperasi untuk masa yang lama. Perniagaan syarikat telah jatuh ke dalam kebuntuan. Apa yang berlaku? Saya bertanya kepada beberapa pedagang kerjasama dan mereka tidak bersedia menjelaskan sebabnya. Tetapi menurut siasatan saya, sebelum membatalkan kontrak, mereka semua ada hubungan dengan kumpulan Chen. Ia sebenarnya diarahkan oleh keluarga Chen. Bila syarikat kita menyinggung keluarga Chen, sepatutnya tidak. Serahkan perkara ini kepada saya. Perkara ini mesti cepat diberitahu kepada Ye Chen. Saya tidak boleh sentiasa menyusahkannya. Saya mahu bergantung pada diri sendiri kali ini. Dua bos memandangkan anda dengan patuh, membatalkan kerjasama anda dengan Chin Yan Ran. Maka kumpulan Chen kami pasti tidak akan melayan anda dengan tidak adil. Terima kasih Tuan Muda Chen. Awak sudah tanda tangan kontrak, tetapi sekarang awak mungkir janji. Adakah ada asas etika perniagaan dan awak membuli orang lain? Apa hebatnya itu? Anda pasti Chin Yan Ran. Sungguh cantik. Apa yang awak mahu? Apa gunanya mengikut sisa Ye Chen ini? Apa gunanya? Mengapa anda tidak mempertimbangkan untuk mengikut saya? Anda perlu tahu, keluarga Chen semuanya akan menjadi milik saya di masa hadapan. Apa yang saya minati bukan latar belakang Ye Chen. Lagipun, tolong jangan memfitnahnya. Apa yang awak mahu lakukan? Anda fikir anda boleh pergi selepas datang tanpa minum beberapa gelas dengan tuan muda ini? Perniagaan syarikat anda akan... Chan Su, bagaimana awak boleh begitu tidak tahu malu? Lepaskan dia. Ye Chen, adakah anda gila? Saya beri awak pilihan sekarang. Untuk berpihak kepada keluarga Chen atau untuk teruskan dengan Yan Ran. Kerjasama syarikat keluarga Chen adalah salah satu daripada 4 keluarga utama di Yaocheng. Chin Yan Ran punya syarikat kecil yang baru ditubuhkan. Bagaimana ia boleh dibandingkan? Tepat sekali. Ye Chen, beraninya kau sampah menghina Tuan Muda Chen. Saya nasihatkan anda untuk berlutut dengan patuh dan bersujud kepada Tuan Muda Chen untuk memohon maaf. Mungkin dia akan melepaskan nyawa anjing anda. Saya harap awak tidak menyesal. Hello, kumpulan Chen tiba-tiba disiasat dan dimeterai, mengatakan kami terlibat dalam pemindahan aset, spekulasi lambakan dan isu-isu lain dan semua dana telah dibekukan. Lagipun ban-ban utama telah serentak mula menuntut semula pinjaman. Apa maksud awak? Kumpulan Chen mungkin akan bankrupt. Kit Chin, kami bersedia untuk terus bekerjasama. Lihat, bila kontrak boleh ditandatangani semula, sudah terlambat. Saya sudah beri awak peluang tadi. Sekarang nasib keluarga Chen akan jadi nasib awak. Apa yang berlaku tadi? Keluarga Chen begitu berkuasa. Bagaimana mereka tiba-tiba boleh muflis? Saya juga dapat berita dari kumpulan Han Hai. Keluarga Chen di permukaan sedang bekerjasama dengan Han Hai. Tetapi secara rahsia, ada juga banyak hela keji. Han Hai sudah lama merancang untuk melaporkan mereka secara langsung. Selepas mengumpul semua bukti, saya tidak sangka awak akan terlibat. Benarkah? Sudah tentu. Ye Chen, sejak saya bertemu awak, nasib saya memang semakin baik. Keluarga Shen tidak berjaya, tidak mengapa. Malah keluarga Chen yang akhirnya saya berjaya melekat. Runtuh sebaik sahaja dikatakan. Kalau begitu, semua usaha saya sebelum ini sia-sia. Nampaknya orang luar masih tidak boleh diharap. Jika kita mahu keluarga Chin menjadi lebih kuat, kita masih perlu memanggil Chin Yan Ran kembali.
Bagaimana itu boleh dibenarkan? Jangan risau. Kita hanya menggunakan dia. Setelah keluarga Chin bertambah baik, kita akan mengusirnya lagi. Keluarga Chin, lambat laun semuanya akan menjadi milik kamu. Saya tahu ibu paling sayang saya. Baiklah, saya faham. Mereka mahu saya kembali ke keluarga Chin. Apa pendapat awak? Ibu saya menghantar saya kembali ke keluarga Chin sebelum dia meninggal. Selain membenarkan saya hidup dengan baik, saya rasa mereka juga mahu saya kembali ke keluarga Chin. Jadi awak masih mahu kembali. Walaupun selepas cara mereka layan awak, lagipun nama keluarga saya Chin, saya benar-benar tidak sanggup melihat mereka menjadi seperti ini. Saya patut bantu mereka jika saya boleh. Selagi awak rasa itu betul, buat sahaja. Dan awak ada saya. Ya Chin, terima kasih. Tetapi, jika kamu hanya kembali begini, bukankah itu membiarkan mereka terlepas terlalu mudah? Jadi apa pendapat awak? Saya patut lakukan. Buat mereka tukar dengan 30% saham kumpulan Chin. 30%. Chin Yangnan dia gila. Saya rasa itu pasti ide Ye Chen yang tidak berguna itu. Ide orang tidak berguna tetap orang tidak berguna. Dia tidak berjaya. Dan dia mahu kita menderita juga. Baiklah, ini hanya langkah sementara. Jika saham ini diberikan, adakah kita akan mendapatkannya kembali? Jadi bagaimana jika kita tidak? Hanya mereka berdua. Mereka mahu melawan kita. Biar saya ingatkan awak, masa sudah berubah. Kali terakhir awak culik Yan Ran, saya belum selesaikan hutang lagi. Kali ini, keluarga Chin awak merayu Yan Ran untuk kembali. Kalau awak masih di sini, belagak sombong. Saya rasa hidangan ini tidak berbaloi untuk dimakan. Jangan terlalu jauh. Kita semua keluarga. Mari, duduk di dalam. Kali ini saya kembali. Saya ada perkara lain untuk diumumkan. Saya sudah memutuskan untuk bersama Ye Chen. Tidak mungkin dia menantu tunggal yang diusir oleh keluarga Chin kita. Jika dia kembali ke keluarga Chin kita, bukankah itu menampar muka kita? Selain Yan Ran, dia sisa keluarga Yi. Pasti dia telah menyinggung 4 keluarga besar. Jika keluarga Chin terlibat, siapa yang akan bertanggung jawab? 4 keluarga besar itu tiada apa-apa. Lambat laun mereka perlu membayar atas kesilapan yang mereka lakukan di masa lalu. Awak hanyalah menantu tinggal. Berani awak bercakap kosong. Jangan percaya saya. Kalau begitu tunggu dan lihat. Jangan datang melutut dan merayu Yan Ran nanti. Berangan di tengah hari. Awak sudah menjadi. Sudah berapa tahun? Dan awak masih tidak ada akal. Awak hanya tahu membual. Ibu awak nampak berita pagi tadi. Keluarga Chen diserbu. Dikatakan mereka terlibat dengan pasukan bawah tanah di Yaocheng. Masih berkaitan dengan beberapa siri kes haram. Sekarang seluruh keluarga Chen telah ditangkap dan dipenjara. Chen Shu melarikan diri, tetapi hanya soal masa sebelum dia ditangkap. Nampaknya keluarga Chen benar-benar tamat kali ini. Adakah kamu masih ingat Ye Chen? Apa yang dia katakan semalam? Ibu, awak tidak benar-benar percaya apa yang dia cakapkan. Sebaiknya berhati-hati dalam segala hal. Pergi dan periksa cepat. Apa sebenarnya yang budak itu lakukan sekarang? Baiklah.
Celaka. Biasanya panggil saya abang. Tetapi apabila sesuatu berlaku, dia lari lebih cepat daripada orang lain. Siapa itu? Sangat buta. Saya tidak sangka awak dalam keadaan begini. Masih tidak boleh ubah perangai tuan muda awak. Mencari maut. Kau, siapa sebenarnya kau? Cakap, siapa yang keluarga Chen hubungi di ibu kota? Saya tidak tahu. Saya akan cakap. Apa yang saya tahu ialah, ia adalah keluarga besar di ibu kota. Bos Ling, saya Chen Su. Saya sebelum ini pernah bekerjasama dengan kumpulan anda. Tolong bantu saya. Diam. Marshal Yi, urusan keluarga Shen telah diuruskan. Marshal Yi, siapa kau sebenarnya? Saya adalah orang yang awak fikirkan. Sisa keluarga Yi. Saya serahkan dia kepada awak. Berani kamu menyinggung Marshal Yi. Hari-hari baik kamu sudah berakhir. Pergi. Ya Chen, saya bercadang untuk bercakap dengan Yan Ran mengenai pembahagian saham keluarga Chin, tetapi dia sibuk sekarang dan tidak dapat beredar buat sementara waktu. Jadi saya hanya boleh minta awak bincangkannya bagi pihaknya. Kalau begitu, belum terlambat untuk bincangkannya dalam beberapa hari. Jangan, mari kita selesaikan perkara ini lebih cepat. Bukankah Yan Ran juga akan berasa lebih tenang lebih cepat? Lagipun, awak berdua sudah bersama, sama sahaja siapa pun yang datang. Kalau begitu sebentar lagi, hantar alamat ke telefon saya. Saya akan pergi segera. The film was translated and narrated by M Media. Ya Chen, awak dah datang. Kenapa awak di sini? Saya di sini bagi pihak keluarga Chin untuk membincangkan pembahagian saham dalam kumpulan Chin. Saya dengar awak sekarang bekerja di kumpulan Han Hai. Sungguh mengagumkan. Saya tahu yang saya tidak salah menilai awak waktu itu. Fikirkan sekarang, 3 tahun kita berkahwin. Cukup baik kan? Apa yang bagus sangat tentang Chin Yan Ran itu? Bukankah dia hanya anak luar nikah? Baik awak. Pilih saya. Kita berdua boleh jadi seperti dulu. Alangkah indahnya hidup harmoni. Satu hal, awak tidak berprinsip. Tetapi awak juga sangat tidak tahu malu. Awak tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan, walaupun sedikit pun daripadanya. Kenapa awak cakap begitu tentang saya? Saya adalah puteri tunggal yang berharga. Anak perempuan sulung keluarga Chin. Dia Chin Yan Ran, bukan apa-apa. Dia patut hidup dalam kegelapan sepanjang hayat. Tak pernah nampak matahari. Tidak dapat melihat cahaya siang. Saya menghormati Kek kerana kakak Kek Yan Ran. Saya tidak akan sentuh awak. Jika lain kali saya dengar lagi dari mulut awak, walaupun separuh ayat yang tidak baik tentang Yan Ran, saya akan pastikan awak tidak boleh bercakap lagi. Saya minta maaf. Saya mahu awak ingat, tanpa Yan Ran, keluarga Chin awak tiada apa-apa. Keluarga Chin lebih tamak daripada yang saya sangka. Yan Ran akan dibuli oleh mereka lambat laun. Apa yang patut kita lakukan kalau begitu? Kita perlu dapatkan semua saham keluarga Chin ke tangan Yan Ran. Itu mungkin tidak mudah. Walaupun Chin sisi bodoh, tetapi Puan Chin sentiasa sangat berhati-hati. Berhati-hati. Hanya kerana faedahnya tidak mencukupi. Awak buat seperti yang saya katakan. Sudahkah awak dengar? Kumpulan Chin berita dari dalam kumpulan Han Hai. Mereka akan melabur dalam industri baru. Mereka akan mula merekrut rakan kongsi. Kumpulan Han Hai sudah berada di Yao Cheng selama 3 tahun dan sudah menjadi begitu berkuasa sehingga tiada saingan. Jika keluarga Chin kita boleh naik kapal besar ini, itu akan menjadi tawaran yang sangat besar. Peluang ini, keluarga Chin tidak boleh lepaskan. Saya kena beritahu ibu saya cepat. Ya Chin, awak orang dalam di kumpulan Han Hai. Bolehkah awak berikan sedikit bantuan kepada keluarga Chin dan dapatkan tempat untuk kami? Itu mungkin tidak sesuai. Jika awak kahwin dengan Yan Ran, maka kita satu keluarga. Keluarga ini sepatutnya tidak perlu berbeza pendapat. Tetapi, pelaburan projek baru, semua ada risiko. Awak buat begini, bukankah terlalu melulu? Bukankah ini jelas hanya cuba mengelak saya? Tidak mengapa. Keluarga Chin sanggup mengambil risiko. Tetapi rakan kongsi kumpulan Han Hai sentiasa merupakan syarikat besar. Dengan situasi keluarga Chin kita, dana pelaburan yang boleh kita tawarkan adalah terhad. Han Hai Group mungkin tidak memandangnya sangat. Benarkah tiada cara lain? Jika awak sanggup mempertaruhkan Chin 70% saham, mungkin masih ada peluang. Tetapi, untuk berjudi dengan nasib keluarga Chin, risikonya masih terlalu besar. Mungkin kita patut lupakan sahaja. Tiada cara.
70% sahajalah. Awak yang buat keputusan akhir. Seminggu kemudian. Mak Kek Chin. Kenapa awak di sini? Di mana awak berada beberapa hari ini? Saya sudah cari awak di mana-mana. Kenapa saya tidak dapat cari awak di mana-mana? Ada sesuatu yang tidak kena. Sudah seminggu berlalu. Bagaimana dengan pelaburan saham itu? Bagaimana hasilnya? Awak belum tahu lagi. Hanhai Group. Pelaburan ini gagal. Bagaimana ini boleh berlaku? Kali ini Hanhai Group juga mengalami kerugian besar. Rugi hampir 10 juta. Kalau begitu saham keluarga Chin kita. Semuanya hilang. Begitulah pelaburan. Ada keuntungan dan ada kerugian. Bagaimana ini boleh berlaku? Saya faham. Ini semua konspirasi awak. Awak dari awal lagi. Awak mahu menjatuhkan keluarga Chin kami. Bukankah begitu? Awak fikir keluarga Chin masih keluarga Chin yang sama seperti dahulu. Apabila 70% saham ini dibuang, awak bukan lagi Puan Chin yang unggul itu lagi. Ya Chin, saya tidak akan lepaskan awak begitu sahaja. Bagi awak. Apa ini? Surat pindah milik 70% saham daripada syarikat Chin Shi. Bagaimana awak lakukannya? Keluarga Chin memberikan ini kepada awak secara sukarela. Keluarga Chin semakin teruk. Lambat laun ia akan merosot. Mereka mungkin fikir menyerahkan Chin Group kepada awak boleh menghidupkannya semula. Mungkin ia malah boleh berkembang menjadi keluarga nombor 1 di kawasan. Omong kosong apa yang awak cakapkan. Ia tidak semudah itu. Selagi awak mahu, tiada yang mustahil. Biar saya perkenalkan. Ini teman lelaki saya Zeng Yi. Dia adalah pengarah perdagangan baru daripada syarikat Hanhai. Juga, dia dari 4 keluarga besar. Zeng Yi pengarah Jabatan Perdagangan Kumpulan Hanhai. Budak, saya dengar anda berada di kumpulan Hanhai, bekerja sebagai sejenis pengurus perniagaan. Apa kena-mengena dengan awak? Anda lebih baik bersikap rendah diri untuk saya di syarikat. Anda tidak layak pun untuk membawa kasut saya. Sejak bila Hanhai Group ambang pengambilan pekerja menjadi begitu rendah sehingga mereka mahukan sampah seperti awak? Anda masih berdegil. Sekarang hanya dengan satu perkataan daripada saya boleh membuat kumpulan Hanhai pecat. Stop anda. Begitukah? Jika anda takut, kemudian melutut di tanah, merangkak 2 kali dan menyalak seperti anjing, mungkin saya akan lepaskan awak. Baik. Awak fikir awak siapa? Ye Chin, awak gila, lepaskan dia. Awak tahu siapa ayah saya? Dia salah satu daripada 4 keluarga besar. Ketua keluarga Zeng. 4 keluarga besar. 4 keluarga besar itulah yang sedang saya serang. Awak. Apa maksud awak? Kenapa awak tidak bercakap? Awak takut. Awak takut. Kalau begitu, cepat lepaskan saya. Saya boleh lepaskan awak. Selagi awak melutut di tanah sekarang dan menyalak seperti anjing 2 kali, saya akan lepaskan awak. Jangan fikirkan pun. Saya akan lakukannya. Group. Tidak dengar. Group. Tidak buruk. Nampaknya awak masih mempunyai banyak bakat untuk menjadi anjing. Yang Nan, mari pergi. Bagus awak, Ye Chen. Awak berani provokasi saya. Tunggu dan lihat. Saya akan telefon sekarang untuk meminta kumpulan Hanhai memecat anda. Encik He. Hello, pengurus besar He, Zeng Yi.
Awak yang kurang bijak berani menyinggung sesiapa sahaja. Membiarkan ayah awak masukkan awak ke sini. Saya sepatutnya tidak bersetuju. Sekarang awak akan mengheret saya bersama awak. Awak dipecat. Keluar. Kumpulan Han Hai dan keluarga Zeng anda. Seluruh kerjasama juga dibatalkan. Apa-apa yang berlaku? 怎么回事啊？ Hello, hello. 喂， Hello, pengurus besar Yi. Pengarah Zeng. Apa yang boleh kita buat? Ini semua kerana awak-awak pembawa sial. Awak menyebabkan saya kehilangan kerja. Keluar sekarang. Juga, kerjasama awak dengan keluarga Shen. Jangan fikirkan pun di masa hadapan. Duduk. Perkara antara keluarga Zeng dan keluarga Shen. Bagaimana siasatan berjalan? Melapor kepada Marshal Yi. Kami sudah siasat latar belakang mereka dengan teliti. Mereka semua bermula dengan melakukan beberapa perkara yang mencurigakan dan tidak menyenangkan. Jika awak mahu berurusan dengan mereka, saya akan balik dan buat persiapan. Bagus. Berdasarkan apa yang kita kuasai sekarang, berapa lama masa yang diambil untuk menghapuskan kedua-dua keluarga ini? 1 hari sudah cukup. Bagus. Kalau begitu perkara ini dipertanggungjawabkan kepada awak. Baik. Saya akan balik dan bersiap segera. Keesokan harinya, adakah awak sudah lihat berita pagi ini? Apa itu? Apa yang berlaku? Baru semalam, keluarga Shen dan Zeng kedua-duanya jatuh dari kedudukan. Ketua kedua-dua keluarga telah dipenjarakan. Kini keluarga di dalam dan di luar. Semuanya huru-hara. Saham kumpulan juga telah menjunam ke tahap paling rendah. Saya khawatir suka untuk pulih. Awak nampak tidak terkejut sama sekali. Perkara ini, adakah ia berkaitan dengan awak? Bagaimana itu mungkin? Kalau begitu, mengapa awak baru sahaja bertengkar dengan keluarga Zeng dan hari ini keluarga Zeng jatuh dari kedudukan? Masih ada kes sebelum ini juga. Seolah-olah awak telah meramalkan semuanya. Saya tidak mempunyai kuasa atau pengaruh. Gelaran tertinggi saya hanyalah seorang pengurus perniagaan. Bagaimana mungkin saya mempunyai kuasa luar biasa yang awak sebutkan? Semua ini hanyalah kebetulan. Syarikat sangat sibuk. Awak tidak patut terlalu memikirkannya. Bagaimana? Adakah awak menemui sesuatu? Kedua-dua keluarga dihapuskan sekaligus. Tiada satu pun petunjuk. Mungkinkah ia benar-benar hanya kemalangan? Mustahil. Diao Cheng. Siapa lagi yang mempunyai kebolehan sehebat ini? Mungkinkah si tidak berguna dari keluarga itu? Ya Jin. Jika benar-benar dia, apa yang awak rancang untuk lakukan? Kali terakhir dia merosakkan kerja saya. Kali ini saya sama sekali tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian. Saya mesti menyerang dahulu. Saya enggan percaya. Bergantung pada warisan ratusan tahun daripada keluarga Zeng kita di Yao Cheng ini. Hingga seorang bangkai seperti Ye Chen tidak boleh berurusan juga. Sekarang, buat seperti yang saya katakan. Yang Ran, hari jadi awak dalam beberapa hari lagi. Dalam 3 hari, apa yang awak mahu? Saya boleh berikan apa sahaja. Saya tidak mahu apa-apa. Saya hanya mahu awak di sisi saya. Awak telah terlalu banyak menderita. Sekarang saya kembali. Saya akan menjadikan awak wanita paling bahagia. Saya akan memberitahu seluruh Yao Cheng bahawa awak adalah isteri Ye Chen saya. Jadi apa jika seluruh Yao Cheng tahu? Saya tidak peduli. Saya hanya mahu bersama awak. Kita akan bersama selamanya. Saya akan uruskan majlis hari jadi. Saya percaya awak. Zeng Yi. Apa maksud awak? Kenapa saya menangkap awak? Bukankah awak jelas tentang itu? Ada apa? Awak tidak tahan lagi. Saya tidak pergi mencari awak. Tetapi awak datang mencari The maut. film was translated Awak masih degil and apabila kematian narrated sudah by tiba. M-Media. Saya tidak seperti 3 keluarga besar yang lain. Begitu tidak berguna. Hari ini, awak mesti membayar harganya. Awak agak menarik. Tapi kenapa? Hari ini,
Awak sama sekali tidak boleh keluar dari sini hidup-hidup. Apa yang awak ketawakan? Ini adalah tempat yang saya pilih dengan teliti. Bahkan Biro Disiplin pun tidak dapat mencarinya. Saya jamin, saya akan membuat awak hilang tanpa sesiapa pun tahu. Lenyap selama-lamanya. Tempat ini memang tidak buruk. Sempurna untuk menguburkan awak. Awak. Seseorang cepat. Seseorang tolong. Budak. Saya tahu awak adalah seorang askar di wilayah utara. Ini semua adalah pakar terkemuka yang saya cari khas untuk awak di negara ini. Hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan awak melarikan diri. Kalau begitu, mari kita cuba. Serang. Pengarah Ling, maaf mengganggu awak lagi. Bukan apa-apa, hanya pertolongan kecil. Pengarah Ling, bukankah awak kata, ini adalah jamuan hari jadi Ye Chen untuk saya? Kalau begitu, mengapa dia tidak menjemput saya? Encik Yi, dia masih ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Tetapi saya baru sahaja menelefon, dan tiada siapa yang menjawab. Mungkinkah sesuatu telah berlaku? Jangan risau, di seluruh Yao Cheng, tiada siapa yang boleh berbuat apa-apa kepada Encik Yi. Awak, apa maksud awak dengan itu? Baik, mari kita masuk dahulu. Semua orang sedang menunggu awak. Encik Yi, pasti akan berada di sana tepat pada masanya. Hello, pengguna yang anda dial. Tidak dapat dihubungi buat sementara waktu. Masih tidak dapat dihubungi. Sudah lewat sangat. Ini adalah gaun yang Encik Yi sediakan khas untuk awak. Cepatlah pakai. Ye Chen hanyalah pengurus perniagaan kecil di Hanhai Group. Bagaimana saya boleh membiarkan CEO seperti awak bersusah payah untuk saya? Kit Chin, jangan salah faham. Encik Yi dan saya hanyalah atasan dan bawahan biasa. Cuma butiran lanjutnya, saya perlu tunggu dia balik untuk beritahu awak. Tolong lepaskan saya. Saya tanya awak, peristiwa 10 tahun lalu, siapa sebenarnya yang awak bertindak di bawah arahan? Ya, keluarga Yi dari ibu kota Imperial. Keluarga saya adalah cabang keluarga Yi dari Imperial Capital. Tetapi setelah berpindah ke Yao Cheng bertahun-tahun lalu, sudah lama kami tidak menghubungi keluarga utama. Mengapa? Mengapa mereka melakukan ini? Saya juga mendengarnya secara tidak sengaja. Mengatakan bahawa ketua keluarga Yi di ibu kota Imperial, Ye Sheng, ada seseorang yang meramal nasibnya. Diramalkan bahawa satu cabang keluarga Yi akan menghasilkan satu makhluk yang mampu memusnahkan garis utama keluarga Yi. Mereka mengikuti petunjuk dan datang jauh-jauh ke Yao Cheng. Kemudian, menyuruh kami untuk bertindak, ingin menghapuskan masalah masa depan. Kerana karut tukang tilik keluarga Yi, saya dicederakan. 23 nyawa terkorban. Oleh kerana Ye Sheng begitu percaya pada takdir, maka biarkan saya takdir ini membawa malapetaka kepada keluarga Yi di ibu kota Imperial. Tuan Muda Yi, lihat, saya sudah beritahu awak semua yang awak ingin tahu. Bolehkah awak lepaskan nyawa saya? Selamatkan nyawa kamu. Maka pada masa itu keluarga Yi atas dan bawah begitu banyak nyawa. Pernahkah kamu selamatkan mereka? Aduan ada puncanya, hutang ada penghutangnya. Ahli keluarga kamu tidak tahu. Saya tidak akan sentuh mereka. Tetapi kamu turut serta di dalamnya. Saya tidak akan biarkan kamu lepas begitu sahaja. Jangan. The film was translated and narrated by M Media. Saya rasa dia cuma menggertak. Orang-orang ini masih tidak tahu bagaimana mereka ditipu untuk datang ke sini. Malah bilik pribadi ini mungkin Chin Yangan menggunakan beberapa helak kotor untuk masuk secara percuma. Jika begitu, mereka bahkan mengambil inisiatif untuk menjemput kami datang. Bukankah itu hanya mengundang masalah? Siapa tahu apa yang mereka fikirkan. Tetapi mahu menipu saya. Tidak mungkin. Saya akan beri diri saya peluang di hadapan semua orang. Dedahkan kemunafikannya sepenuhnya. Bagaimana itu mungkin? Cantiknya gaun ini nampak sangat mahal. Bernilai lebih sejuta kan? Mungkinkah ini yang hanya ada di Dewan Pameran Negara M? Bulu keajaiban yang sekejap. Gaun ini tidak pernah dipinjamkan. Saya tidak sangka Chin Yanran benar-benar akan memakainya. Palsu. Gaun ini pasti palsu. Kamu semua masih tidak tahu siapa dia kan? Dia cuma anak luar nikah keluarga Chin.
Jin Yanran, teman lelakinya, adalah orang yang tidak berguna yang terkenal di Yaocheng. Yajin. Sisi, perlahankan suara awak. Saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka berdua, gaji bulanan gabungan mereka. Saya ragu ia mencecah 5,000 pun. Macam mana boleh beli Jing Hongwu? Jadi gaun ini, ia pasti palsu. Pasti palsu. Chin Sisi, saya hanya mempertimbangkan bahawa kamu juga seorang ahli keluarga Chin. Sebab itu saya jemput kamu ke sini. Jangan gigit tangan yang memberi makan. Saya minta maaf, saya lambat. Tidak mengapa, tepat pada masanya. Yajin, berhenti berpura-pura. Lihatlah diri awak, berbau kemiskinan dari hujung rambut hingga hujung kaki. Bagaimana mungkin awak layak berada di tempat seperti ini, mengadakan parti hari jadi untuk jalang itu? Chin Sisi, awak jaga sikit mulut awak. Hari ini saya menjemput semua orang ke sini adalah untuk membolehkan semua orang bersama-sama ucap selamat hari jadi Kit Chin. Sementara itu, terdapat juga satu perkara penting untuk diumumkan. Berkuat kuasa serta-merta, saya akan menarik diri dari kumpulan Han Hai. Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif di syarikat Han Hai akan dikendalikan oleh Encik Lek Chen. Mengambil alih kuasa seperti sebelum ini. Ambil semula kawalan. Apa maksud ini? Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan Han Hai pada asalnya ialah Hit Chen. Kamu bergurau ke? Ling Shuang. Kenapa dia di sini? Sisi, apa maksud dia dengan itu? Mustahil. Bagaimana orang yang tidak berguna seperti dia layak mengambil alih jawatan CEO kumpulan Han Hai? Betul tu. Si tak gunanya yang buat saya rugi banyak saham. Hilang apa? Saham. Tidak. Bukan apa-apa. Ibu jelaskan dengan jelas. Adakah awak ditipu oleh orang yang tidak berguna ini? Bukan apa-apa. Saya akan balas perbuatan orang ini dengan faedah 2 kali ganda. Kamu berdua, kalau berani bercakap biadab lagi, saya akan pastikan kamu tak keluar dari kelab malam hari ini. 4 keluarga besar sekarang, semuanya telah dihapuskan. Boleh dianggap sebagai balasan yang setimpal. Sekarang saya umumkan bahawa mulai sekarang di Yaocheng, keluarga Jin akan menjadi keluarga terkemuka. Dan orang baru yang berkuasa dalam keluarga Jin ialah Kit Jin Yanran. Saya adalah anak sulung keluarga Jin. Jin Yanran bukan apa-apa. Apa asasnya? Yanran memiliki 100% saham kumpulan Jin. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu ada? Yajin, jangan fikir hanya kerana awak sudah naik pangkat dengan CEO Ling, awak boleh campur tangan dalam urusan di sini. Urusan keluarga Jin kami bukan untuk awak tentukan. Lagipun, 100%. Bagaimana itu mungkin? Awak berkhayal. Ling Shuang, ada orang masih belum rela. Maka biarkan mereka lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang berkuasa dalam keluarga Jin sekarang? Buka mata kamu luas-luas. Lihat dengan jelas. Kontrak pemindahan saham. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kamu semua berpakat untuk menipu saya. Betulkah? Tanya ibu kamu. Dan kamu akan tahu. Sisi, ibu tak pernah berani beritahu kamu. Saya tidak percaya. Semuanya palsu. Jin Yanran, awak yang menyebabkan semua ini. Semuanya salah awak. Chin Sisi, kalau kamu nak jadi gila, bukan di sini. Saya tidak mampu hilang muka macam tu. Sisi, Yanran, Sisi dah jadi macam ni, apa yang akan kita buat di masa depan? Kalau bukan kerana Sami pun kerana Buddha. Pulangkan sedikit saham kepada kami. Dulu semasa saya berada di keluarga Chin, saya sangat menderita. Mengapa saya tidak pernah melihat awak merayu untuk saya? Yanran, kamu tak boleh cakap macam tu. Keluarga Chin sediakan makanan dan minuman untuk kamu. Semua tu perlukan duit. Wang keluarga Chin, saya sudah lama membayarnya kembali kepada awak. Jika awak terus mengganggu saya, jangan salahkan saya jika tidak mengakui awak. Kamu, anak tak guna kamu. Kerana menculik Yanran kali lepas, saya belum selesaikan hutang dengan kamu lagi. Saham-saham ini akan dianggap sebagai sedikit faedah. Yajin, kamu berani? Apa yang saya tidak berani lakukan? Saya beritahu kamu, saya tidak akan biarkan kamu mati dengan gembira. Seperti Shanjing. Apa yang kamu hutang Yanran, saya akan buat kamu bayar balik sedikit demi sedikit. Kamu tunggu sajalah. Menipu saya. Kamu semua menipu saya.
hanya boleh jadi milik saya. Hanya boleh jadi milik saya Chin Sisi seorang. Sisi. Balik. Boleh awak kembalikan kumpulan Chin kepada saya? Kumpulan Chin hanya boleh jadi milik saya. Beberapa perkara. Saya tidak boleh beritahu kamu terlalu banyak. Saya hanya boleh beritahu kamu. Dana untuk menubuhkan kumpulan Han Hai. Semuanya saya peroleh semasa saya berjuang di wilayah utara. Diperoleh. Wilayah utara penuh dengan bahaya. Cukuplah awak masih hidup. Bagaimana awak masih boleh memperoleh begitu banyak wang? Bukankah orang dahulu ada berkata, kekayaan ditemui dalam bahaya? Wang ini bukan wang haram kan? Saya jamin, wang di sini. Semuanya bersih. Kalau begitu, kenapa awak sembunyi dari saya masa itu? Kerana saya mahu bantu kamu. Tetapi saya tahu, kamu pasti tidak akan terima. Jadi saya hanya boleh menemani kamu secara senyap. Sekarang, syarikat kamu sudah stabil. Saya berani mengaku semua ini kepada kamu. Jadi, adakah kamu masih marah dengan saya? Saya tidak menyalahkan awak. Selama ini, awak telah memikirkan saya. Diam-diam membantu saya selama ini. Jangan buat saya rasa bersalah. Saya faham. Saya juga sangat berterima kasih. Yang Nan, saya perlu pergi ke ibu kota lagi baru-baru ini untuk menguruskan sesuatu yang sangat penting. Mungkinkah kamu tunggu saya sedikit lagi? Saya sudah cukup lama menunggu awak. Kali ini ke mana sahaja awak pergi, saya akan ikut awak. Baik. Ini rumah baru yang saya minta kawan belikan. Sepanjang masa ini, mari kita tinggal di sini dulu. Awak tiba-tiba begitu murah hati. Mengapa awak terus tinggal di rumah kecil saya selama ini? Hanya untuk melihat kamu setiap hari. Saya ada temu janji esok. Kamu tinggal di rumah. Jaga diri baik-baik. Saya tahu. Saya bukan budak 3 tahun. Saya cuma risaukan kamu. Ngomong-ngomong tentang urusan keluarga Chin, saya sudah aturkan semuanya dengan baik. Chin Sisi dan lain-lain. Jangan risaukan mereka. Estet kediaman keluarga Yuan. Jika perkara kecil begini pun mereka tak boleh uruskan. Keluarga Yuan, ketua turus yang wilayah utara. Apa gunanya mereka? Ketua turus M. Yuan, seseorang ingin berjumpa dengan tuan. Tidak jumpa, tak nampak ke saya sibuk. Jika mahu berjumpa saya, suruh mereka hantar laporan seminggu lebih awal. Ketua turus M. Yuan, ini kenalan lama. Saya tidak mahu berjumpa kenalan lama. Saya tiada mood untuk berbual kosong. Orang itu berkata, jika ketua turus M. Yuan menolak untuk menyampaikan pesanan ini kepada tuan, kalau ada apa-apa, cepat cakap. Yuan tua. Perangai buruk tuan patut dikurangkan sedikit. Berani kamu. Ini betul-betul apa yang orang di luar itu katakan. Dia juga secara khusus mengarahkan bahawa ia mesti disampaikan dalam nadanya. Jika tidak, dan dia juga berkata, jika tidak, ketua turus M tidak akan mengenalinya. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia? Yuan tua, sudah beberapa tahun dan keadaan mental kamu semakin baik. Persetan dengan kamu. Kamu buat saya kedengaran tua. Kamu langsung tidak tua. Saya hampir tua. Mari kita bercakap di tempat lain. Saya tidak akan menyusahkan tuan tanpa sebab. Cakaplah. Apa yang tuan mahu daripada saya? Kali ini saya datang ke ibu kota. Memang saya ada urusan pribadi yang perlu diselesaikan. Dan saya juga ke sini untuk berjumpa kamu. Mari kita bercakap tentang urusan. Dulu, tentang pemusnahan keluarga Yi saya. Bagaimana pihak kamu dengan siasatan? Katakanlah begini. Sekarang, pengaruh Ye Sheng sangat kuat. Pendek kata, begitulah keadaannya. Apa pendapat kamu? Saya sudah ada seseorang menyamar di sana yang boleh membantu. Yuan tua, beritahu sahaja saya apa yang kamu mahu saya lakukan. Saya sudah lama kenal kamu dan saya tidak pernah lihat kamu buat perniagaan yang rugi. Tuan tidak boleh berkata begitu. Kami sudah mendapatkan bukti pembunuhan Ye Sheng. Sudah tentu kita mesti membawanya dan rakan subahatnya ke muka pengadilan. Tetapi apa? Bagi Dewa Perang, itu hanya perkara remeh. Berhenti berkias.
Beritahu sahaja saya, wilayah utara agak bergolak kebelakangan ini. Kami telah menemui perisik musuh yang telah menyusup secara rahsia ke dalam kerajaan naga. Siapa yang bertanggungjawab? Bagaimana mereka boleh begitu cuai? Tiada gunanya menuding jari pada masa ini. Ia sudah tidak bermakna. Kerajaan naga dalam bahaya sekarang. Ejen rahsia kami telah mengesan beberapa pergerakan dari negara R. Mungkin dalam beberapa hari akan datang, negara R akan menyerang. Jadi, saya mahu meminta tuan untuk datang dan berjuang. Saya tidak sangka begitu banyak perubahan dalam hanya 3 tahun yang singkat. Walaupun saya Yechen telah bersara, negara saya memerlukan saya. Saya boleh pergi berperang pada bila-bila masa. Cuma, saya tidak berapa faham situasi semasa. Situasi semasa. Saya akan beritahu tuan segalanya. Bagaimana dengan keluarga tuan? Patutkah kita memberitahu mereka lebih awal? Yan Ran, tunggu saya. Jangan bergerak. Siapa kamu? Apa yang kamu mahu dari saya? Semakin banyak kamu tahu, semakin kurang baiknya untuk kamu. Kamu hanya perlu menjaga Qin Yan Ran. Maka keluarga Qin akan menjadi milik kamu. Ini, jika kamu tidak mahu lupakan, ada ramai orang yang akan melakukan ini. Baiklah, saya akan dengar cakap kamu. Yan Ran, kita masih perlu menunggu sebentar. Sebelum kita boleh bertemu, awak mesti jaga diri baik-baik. Jika kali ini, saya tidak dapat kembali, awak pergi kepada Ling Xuang. Dia akan melindungi awak. Awak tak perlu risau makan pakai seumur hidup. Di sana, ada juga barang yang saya tinggalkan untuk awak. Ya Chen, awak hanya tahu bercakap tentang orang. Apa yang awak cakap? Saya cuma keluar sebentar. Mengapa ada bahaya mengancam nyawa? Apa yang awak akan lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kami cuma mahu ambil semula beberapa perkara yang asalnya milik kami. Kenapa kamu buang masa bercakap dengannya? Ikat saja dia dan bawa pergi. Tak bagus. Encik Yuan, Qin Yan Ran hilang. Dia selalu jujur dan berkelakuan baik. Dia tak ada di rumah waktu subuh. Saya takut dia tak semudah itu. Kemudian sesuatu berlaku kepadanya. Sekarang Yechen sedang bersiap untuk kesempadan. Kita tidak boleh biarkan dia kembali dan melihat perkara seperti ini. Bukankah itu akan menghancurkan hatinya? Kalau begitu, saya akan hubungi seseorang untuk membawa Qin Yan Ran kembali. Saya akan uruskan ini. Ya. Bagaimana persiapan berjalan? Melapor kepada Dewa Perang. Semua urusan telah dibuat. Kami hanya menunggu arahan tuan untuk membunuh musuh. Bagus. Beri arahan. Tentera menyerang, menenangkan wilayah utara dan bersumpah tidak akan kembali. Ya. Ia di sekitar sini. Mereka di sana berkata, suspek ialah ibu dan anak perempuan Qin. Kami berdua sudah cukup. Cuma, kawasan sekitar sini kosong. Mungkin susah nak cari orang. Geledah di mana-mana. Jangan biarkan satu tempat pun terlepas. Baik, jika kamu menghadapi kecemasan nanti, kamu boleh bertindak. Tolong. Suara Qin Yan Ran. Pergi. Qin Yan Ran. Tidak sangka. Hari awak sudah tiba. Jangan cakap banyak. Mari kita selesaikan cepat. Mari kita pergi cepat. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Chen Sisi, hentikan. Keluar. Pengarah Ling. Apa karut pengarah Ling? Jangan awak datang ke sini. Datang lagi. Saya akan bunuh Qin Yan Ran. Chen Sisi, saya nasihatkan kamu berhenti. Kamu semua tak mahu separuh hidup lepas ini. Semua masuk penjara kan? Wanita ini merampas kekayaan keluarga Qin saya. Saya telah kehilangan perkara yang paling penting. Siapa lagi yang peduli sangat? Duit hanyalah benda luaran. Bukankah bagus selagi orang masih hidup? Dengar cakap saya. Letakkan pisau tu. Saya boleh biarkan kamu bekerja di kumpulan Han Hai. Sisi. Han Hai. Diam. Kenapa awak masih percaya cakap dia? Sudah bertahun-tahun. Apa yang pernah dia lakukan untuk kita? Chen Sisi, jangan terobsesi. Ia tidak baik untuk sesiapa pun di antara kita. Saya nak tengok. Apa lagi yang awak boleh buat pada saya? Lakukan. Sisi. Sisi, kenapa dengan kamu? Sisi, bangun. Semua ini sebab kamu.
Ling Shuang, ini, apa yang berlaku? Mengapa mereka tiba-tiba cuba bunuh saya? Keadaan sudah jadi begini. Biar saya beritahu awak. Ye Chen, dia benar-benar dewa perang. Ya, cuma dewa perang tak mahu dedahkan identitinya kerana takut menjejaskan hubungan kamu dan beberapa tindakan. Mengapa dia begitu bodoh? Tidak kira siapa dia, saya akan bersamanya. Kalau begitu, di mana Ye Chen sekarang? Saya hanya boleh beritahu awak, dia sedang dalam misi. Bila dia akan kembali? Yan Ran, tunggu saja di rumah. Dewa perang dia pasti akan kembali dengan selamat. Jika saya tidak dapat kembali kali ini, awak pergi kepada Ling Shuang. Dia akan melindungi awak sepanjang hayat awak tanpa perlu risau tentang makanan dan pakaian. Baiklah. Saya faham. Ye Chen, awak mesti sihat. Di bawah pimpinan Dewa Perang Ye Chen, rusuhan di wilayah utara dihapuskan dalam satu pertempuran. Perisik negara A telah ditangkap. Yan Ran, kamu tak perlu risau. Percaya padanya. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Berita baik. Wilayah utara telah berjaya ditenangkan. Benarkah? Baguslah. Sekarang, kamu boleh bertenang dan tunggu dia di rumah. Dewa Perangi, awak akhirnya kembali. Saya sudah lama menunggu awak. Oh Yuan, saya sudah uruskan semua yang saya janjikan kepada awak. Bagaimana pula dengan apa yang awak janjikan kepada saya? Adakah awak masih risau tentang kerja saya? Ini tentang Yang Sheng. Semua orang yang terlibat telah diuruskan. Memang seperti yang dijangka dari awak Old Yuan. Kecekapan masih setinggi biasa. Berhenti memuji saya. Akhir-akhir ini, Jin Yan Ran sangat risaukan awak. Pergi cari dia cepat. Kalau ada masa, mari kita makan malam bersama lagi. Saya pergi dulu orang tua. Selamat berkencan. Awak sudah pergi begitu banyak hari. Tengok awak. Awak sudah kurus. Bukan kerana saya rindu awak. Awak perlu bertanggungjawab sepenuhnya. Saya akan bertanggungjawab. Saya tidak percaya. Tidak lama lagi, awak akan hilang lagi. Bukankah itu kerana? Baiklah, awak tidak perlu menjelaskan kepada saya. Saya hanya mahu awak berjanji kepada saya. Nanti awak perlu melindungi diri sendiri dengan baik. Yan Ran, awak begitu baik. Mari kita kahwin. Awak, adakah ini lamaran perkahwinan? Cincin belian pun tiada. Tengok ingatan saya. Yan Ran, adakah awak sudi untuk berkahwin dengan saya? Ya, saya sudi. Hari perkahwinan. Oh Yuan, ada apa? Ye Chen, sesuatu yang mengerikan telah berlaku. Apa?